Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma nawwirna binuri ilmika wa ab'idna nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahhimna. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان يا رب إبراهيم يا رب موسى وعيسى يا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sebanyak-banyak puji dan syukur kita pada Allah Azza wa Jalla. Ada dua situasi, dua waktu, momen, dua ketika yang mana kita gembira, kita selesa untuk berbual, bercakap, bermesra. Pertamanya apabila kita berjumpa sekali-sekala dengan saudara mara yang jauh pada musim perayaan khususnya. Lama tak ziarah mak ngah kita, mak anjang kita, jumpa sekali-sekala, seronoklah untuk bercakap, berbual, bermesra kan. Yang kedua, yang seronok berbual ni bila sekali-sekala jumpa jiran tetangga hari ada kuliah. Jangan-jangan jumpa. Bukan, masa ni orang lain. Yelah, lama tak jumpa kan. Masing-masing balik kampung. Lepas tu bila hari pertama kuliah jumpa, seronok lah. Banyak benda nak ceritanya. Jadi bagi ruang sikit. Benda ni sekolah tak ajar tapi faham-faham lah ya. Maksudnya Allah bagi pada kita tu ada masa pertemuan tu dia rasa seronok. Kita rasa gembira. Lebih-lebih lagi kalau kita bertemu dan berpisah kerana Allah. Itu lagi. Ziarah pun kerana Allah, datang hadir pun kerana untuk belajar ilmu kerana Allah. Apabila sesuatu yang kita buat tu base dia, asas dia itu kerana Allah, maka apa pun yang kita buat pahala bagi kita. Mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam golongan itu insya-Allah. Sambung bicara kita pada suratul Mulk. Kita masuk ayat yang ketiga. Surah yang kita baca saban malam. Tiap-tiap malam kita baca kerana kita memenuhi apa yang disarankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau benda yang tak pasti pun kita willing untuk buat demi keselamatan. Contohnya apa? Contohnya macam medical card kita. Pasal apa kita apply? Pasal apa kita submit? Pasal ialah sediakan payung sebelum hujan. Kita belum tahu apa jadi pada kita kemudian hari kan. So monthly kita sanggup bayar 200 ke atau 2.5 ke ataupun yang murah sikit ke. Pasal apa? Kita tak jangka apa-apa jadi, at least ada cover lah. Kita nak masuk hospital belanja bukan sikit. Jadi kita sanggup bayar. Yang kita bayar itu untuk sesuatu yang tak pasti pun. Biasanya ejen insurans ni masa di pujuk kita submit under dia tu, biasanya ayat dia apa? Biasanya dia akan kata kalau jadi apa-apalah, dia kata. Lepas tu dia cerita worst case scenario, dia kata. Kalau berlaku kecacatan kekal ke, na'uzubillah lah, dia lapik sikit. Na'uzubillah. Tapi kalau berlaku macam tu, dia cover sampai 500,000 contohnya. Dia cerita tu, yelah kita dengar tu risau pun ada, lega pun ada. Tapi akhirnya yang dia nak ialah kita submit under dia. Selesai. Dia dapatlah komisen tu. Okey, itu benda yang tak pasti. Kita tak pasti pun kita bayar insurans kereta. Adakah kereta kita akan rosak tiap-tiap tahun kena towing? Tak pun, tapi bayar je duit towing, duit apa windscreen, bayar je. Okey, itu benda tak pasti. Untuk benda yang pasti macam mana? Yang memang kita akan kena punya.
Kita memang kereta kita akan rosak, kereta kita memang perlu contouring, kereta kita memang kena tukar cermin, memang sanggup kita bayarlah. Now, apa yang Nabi sarankan pada kita baca Al-Mulk tiap-tiap malam ni, kerana Al-Mulk akan jadi teman dan pembela kita dalam kubur. Cerita masuk kubur ni bukan kod-kod. Nabi bukan suruh kita bacalah Al-Mulk tiap-tiap malam, mana tahu nanti kod-kod masuk kubur ke. Masuk kubur bukan kod-kod, confirm. So kita spend masa 10 minit lah, kata satu hari 10 minit tu untuk baca 30 ayat Al-Mulk ni, bukan untuk benda yang tak pasti, tapi benda yang memang confirm. Memang kita akan berpindah ke alam barzakh, dan di sana memang Al-Mulk tu akan jadi teman dan pembela kita. Benda yang confirm, benda pasti. So adakah kita masih terfikir-fikir, teragak-agak nak baca ke tak? Tak ada. Memang kita kena baca. Memang kita akan baca. Kalau kita waras, kalau kita beriman, tentu kita akan baca, kerana Al-Mulk ini dia akan jadi teman dan pembela kita. Pasti di alam yang kita akan pasti ke sana. Tak ada siapa boleh elak, tak ada siapa boleh mengelakkan diri dia daripada berpindah ke alam barzakh. Tak ada. Walaupun dia mati dengan apa cara sekalipun, dia mati atas kapal terbang kena tembak, peluru pandu sesat, hancur, tak jumpa jenazah, kubur pun tak ada, sama juga dia tetap akan disoal mungkar nakir. Dia mati di bahan buaya, hancur dalam perut buaya, sama juga dia akan pindah ke alam barzakh, dia akan ditanya mungkar nakir. Kalau baca Al-Mulk, Al-Mulk akan hadir, Al-Mulk lah akan teman dan bela dia di alam itu nanti. So sebab itulah kita baca Al-Mulk. Bila kita dah mula baca Al-Mulk, tiap-tiap malam baca, lama-lama surah tu makin akrab dengan kita, makin dekat dengan kita, sehingga sampai satu tahap bila sesuatu yang dekat dengan kita, akrab dengan kita, tentulah kita rasa tak lengkap kalau kita tak kenal dia. Budak yang katalah budak JNT yang selalu, kita ni jenis selang sehari ada je orang hantar parcel, jenis kuat shopping online. Jadi budak yang sama je, area kita budak yang sama je hantar kan. Lama-lama 2 bulan, 2 tahun, 10 tahun dia je duk hantar. Lama-lama sekali dia tembung kita duk menyapu, dia hantar, tanya awak duk mana? Dia dah mula sikit tanya nak kenal, nak tahu kan, duk sini ke? Tanya sikit-sikit nak tahu pasal apa, dah selalu jumpa, kerap-kerap jumpa, lama-lama nak kenal lah juga. Kita tak kenal pun imam kita baru tukar kemari, imam baru, tapi selepas tahun, 2 tahun, 3 tahun sembahyang belakang dia, tahlil dia pimpin, doa pun dia yang lead, dia bagi kuliah apa semua. Lama-lama nak tahu juga imam ni asal orang mana, dengar macam bunyi perak sekali-sekala. Tapi dengar bunyi sengau tu macam orang muar, geng-geng berani gam ni. Jadi ada timbul nak tahu, nak kenal dengan lebih lanjut. Pasal apa? Pasal kerap sangat dengar suara dia, semayang dengan dia. Begitulah Al-Mulk. Bila kita baca tiap-tiap malam baca dia, tiap-tiap malam belek tengok baca, tentulah lama-lama kita nak memahami sebenarnya apa benda yang kita baca. Sebenarnya apa intipati, apakah intisari kandungan ayat yang dibaca itu. Dia ada keinginan tu. Maka di sini kita ambil ruang sikit dalam kuliah kita untuk tadabbur surah Al-Mulk, untuk kita faham apa yang kita baca tiap-tiap malam ni. Apa yang Allah selitkan dalam surah yang akan jadi pembela kita ni nanti. Okey. Jadi ayat pertama kita dah baca apa itu Al-Mulk, bagaimana bentuk tabarak. Tabarak tu kan asal perkataan barakah, siapa masih simpan nota. Kemudian ayat yang kedua pun kita dah bicara, ada 2 poin penting. Bulan lalu kita bicara tentang kenapa Al-Maut didahulukan daripada Al-Hayah, padahal kita hidup dulu baru mati. Tapi kenapa ayat 2 tu Allah sebut mati dulu baru hidup? Satu. Yang kedua, apa yang lebih utama pada penilaian Allah, kuantiti atau kualiti? Ayyukum ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Kuantiti atau kualiti, itu antara poin yang kita ambil daripada ayat kedua lah. Hari ni kita baca ayat yang ketiga untuk kita faham apa intisari kandungan ayat yang kita baca tiap-tiap malam ni. Ada orang yang kerap khatam Quran, dia selalu khatam Quran, 2 bulan sekali dia khatam, sebab satu hari dia baca 10 pages. Tiap-tiap hari dia disiplinkan diri dia. Sebenarnya satu waktu dia baca 2 muka surat,
Tapi tak semestinya tiap-tiap waktu lah. Kadang-kadang tengah hari sibuk, kadang-kadang pagi tak sempat. So yang penting satu hari 10 muka surat. Ada orang buat gitu. Jadi bila 10 hari 10 muka surat satu hari, maknanya tiap-tiap 2 bulan khatam lah. Bayangkan dalam masa setahun kita jumpa sekali je ayat-ayat yang contohnya macam majreha tu kan dalam Quran sekali. So kalau kita khatam Quran nak harap tadarus je, setahun sekali lah jumpa majreha. La ta'manna tu jumpa setahun sekali je lah. Tapi orang yang baca Quran 10 hari 10 muka surat satu hari, setiap 2 bulan dia akan jumpa ayat tu. Setiap 2 bulan dia akan jumpa ayat yang sama. Bila kerap kita jumpa, maka kemahiran, kefasihan tu akan bertambah, increase tentu. Kita duk jumpa ayat yang sama. Ada satu hamba Allah tu lagi kerap, pasal dia satu hari dia baca Quran 3 juzuk. So 10 hari sekali dia khatam, sebulan 3 kali dia khatam. Orang dah bersara lah, umur 78 kot tahun ni. So bila tanya dia macam mana boleh konsisten tu Haji, tanya dia sikit apa tips ni, nak tumpang juga macam mana boleh konsisten baca Quran. Dia kata satu je Ustaz, ni tak payah ada. Dia tunjuk telefon saya, ni tak payah ada. Rupanya dia tak pakai telefon. Dia pakai telefon kecil je, apa-apa telefon kecil je. Itu untuk keperluan untuk dial ke apa ke, itu je. Ada ni dia kata banyak curi masa. Oh okey, itu saja dia bagi tips. Jadi ada orang yang kerap khatam Quran 10 hari sekali, ada orang sebulan sekali, ada orang 2 bulan sekali, ada orang 6 bulan sekali, ada orang setahun sekali. Semakin kerap kita bertemu dengan ayat yang sama, maka semakinlah kita memahami, semakin kita mendekati, memahami dan mengerti apa ayat yang kita baca tu. Bila kita dah baca, bila kita kerap baca, lama-lama dia mesti akan timbul keinginan untuk faham. Saya dulu masa saya bertugas di Masjid Imam Ghazali Manjalara, saya Imam Masjid Manjalara tahun 2006 sehingga 2017, 11 tahun saya kat sana. Sebelum saya datang tu macam-macam imam tarawih tiap-tiap tahun dia ada jemputan kan. Sejak saya duduk situ, pengurusi kata okey tak payah panggil jemputan, ustaz tolong cari partner je, dia kata. Dia suruh saya lead lah. Saya pun setiap tahun cari partner, tukar partner. Tapi saya tetap lah sampai tahun yang ke-7 ke-8 macam tu lah. Tiba-tiba jemaah request, dia kata ustaz tahun ni kita buat kelainan sikit boleh tak? Pasal kita tiap-tiap tahun dah dengar ayat yang sama, maknanya dah khatam. Mula-mula buat khatam 30 juzuk, tapi ada setengah orang kata panjang dan sebagainya. So kita kurangkan satu tahun 15 juzuk. Tapi walaupun 15 juzuk, saya tak nak lah bagi bersepah-sepah, tak tentu. Masih ikut silibus. Maksudnya tahun ni juz 1 sampai 15, tahun depan 16 sampai 30. Kok mana pun kita nak baca tersusun, kita nak bagi khatam, nak ambil berkat khatam tu di masjid. Jadi kita buat macam tu lah, 1.15, 16.30, 1.15, 16.30, buat macam tu. Lama-lama jemaah request satu benda. Dia kata ustaz tahun ni kita buat kelainan sikit, minta ustaz bagi sinopsis ayat yang akan dibaca pada malam ini. Dah tahu dah malam ni nak baca surah apa? An-Naml, juzuk 19, surah An-Naml. Dah tahu dah kita nak baca malam ni kan. So ustaz ambil lah 5 ke 10 minit ke untuk terangkan apa sebenarnya ayat yang ustaz akan baca tu, cerita sikit. Oh surah An-Naml ni pasal apa nama An-Naml? Nama pasal semut. Cerita apa? Nabi Sulaiman lalu, lepas tu Nabi Sulaiman suruh mereka masuk apa semua kan, cerita sikit. Lagi apa dalam An-Naml, ada cerita Ratu Balqis menawarkan Nabi Sulaiman tawar tender untuk memindahkan singgahsana Balqis. Cerita tu, so bila masa nanti kita dalam sembahyang kita baca tu, kemudian para jemaah dengar, jadi mereka lebih memahami, lebih menghayati apa yang kita baca, pasal dia dah tahu kerangka ayat tu. Lagipun dulu lepas 2 tahun ke 3 tahun lepas saya pimpin tarawih tu, kita buat projektor masjid tu. Kita kan imam tengah-tengah kan, kiri kanan masjid, kita buka layar projektor dua-dua tu kita display Al-Quran. Maksudnya page yang kita baca tu akan keluar situ. So makmum tak adalah mengelamun lamanya bila nak rukuk ni. Tak ada mengelamun. At least dia boleh tengok apa yang imam baca. Bila tiap-tiap tahun dia duduk tengok ayat yang kita baca, lama-lama dia teringin nak faham. Kan? Itu kesan-kesan positif yang ada apabila kita kerap khatam Quran, kerap mengulangi ayat-ayat yang sama. Kita baca Al-Mulk tiap-tiap malam, takkanlah tak ada rasa nak faham apa yang kita baca tiap-tiap malam. Kan? Apa kelebihan surah ni sehingga dia boleh jadi pembela orang yang membaca dalam kubur? Apa beza surah ni dengan surah lain?
Macam surah Kahfi. Kenapa Nabi suruh baca Kahfi? Kerana Kahfi menyelamatkan daripada fitnah Dajjal. Dalam surah Kahfi sikit habuk tak ada cerita Dajjal. Cuma mana, celah mana yang kata boleh elak fitnah Dajjal tu? Jadi nak faham belajarlah. Macam tu. Jadi Al-Mulk ni kita baca satu ayat untuk kita tengok apa yang ada dalam tiap-tiap ayat yang kita baca. Kita baca ayat yang ketiga, iaitulah firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Sadaqallahul azim. Artinya, terjemahan dia dulu. Terjemahan, Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah yang telah mengaturkan kejadian 7 petala langit yang berlapis-lapis. Tibaqa itu berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahman, engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah itu, min tafawut, sebarang keadaan yang tidak seimbang atau tidak munasabah atau kecacatan. Farji'il basara, maka kembalikan atau ulangkan sekali lagi pandanganmu kepada langit tadi. Hal tara min futur, dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan? Question mark. So hujung ayat 3 tu ada tanda soal kat situ. Sadaqallahul azim. Pangkal ayat sama, allazi khalaqa, sama dengan ayat 2 kan. Pangkal ayat sama dengan ayat 2, allazi khalaqa. Allazi ni isim mausul, dalam bahasa Arab dipanggil isim mausul, iaitu kata penghubung. Maknanya kalau ada allazi, mesti cerita dia relate dengan yang sebelum lah. Sebab dia kata penghubung. Dalam bahasa Melayu, yang tak boleh duduk di pangkal ayat. Perkataan yang tu dia tak boleh duduk di depan. Kecuali lah kalau memang gelaran orang itu ada yang amat berhormat, tu yang kat depan kan. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Yang, allazi tu yang dia yang khalaqa, telah menciptakan, past tense. Khalaqa itu past tense, telah menciptakan. Dia, yakni Allah, telah menciptakan. Maksudnya dia dah siap dah cipta dah. Benda yang dicipta tu dah sempurna dah. Apa benda yang dicipta? Sab'a samawatin, 7 langit-langit. Bukan langit, 7 langit-langit. Langit-langit dengan langit tak sama. Patung-patung dengan pepatung tak sama. Itu unik bahasa Melayu. Kuda-kuda dengan kekuda tak sama. Sab'a samawat artinya 7 langit-langit. Samawat tu kata majmuk, plural untuk sama. Sama tu langit, samawat tu langit-langit. Jadi Allah telah cipta. Allah telah cipta 7 langit-langit. Ada 7 langit yang kesemua 7 langit itu tibaqa. Tibaqa tu dalam keadaan berlapis. Dalam keadaan sebahagiannya duduk di atas sebahagian yang lain. Itu namanya bertingkat. Berlapis dalam bentuk bertingkat. Tak semua benda yang banyak itu dia bertingkat. Tak semua benda yang banyak itu berlapis. Kita nak jamu, nak hidang tetamu kita, katalah kita buat laksa, kita buat mi kari. Adalah kita punya tu bahan-bahan yang nak tu. Ada dah celur sawi, dah celur toge, adanya limau kasturi, ada bawang goreng.
Semua itu kita letak dalam satu tray, yang tray tu dia ada kompartmen dia. Mungkin 7, mungkin 5 kompartmen, tapi dia tidak tibaqah. Maksudnya dia tidak bertingkat. Yang bertingkat tu siang. Tahu siang? Yang bertingkat tu siang. Tapi kalau yang bekas yang kita buat hidang laksa tu, itu bukan bertingkat. Dia 7 juga, mungkin 5 juga. Tapi dia, konsep dia bukan bertingkat, tapi dia sebelah menyebelah ataupun dia mengelilingi. Jadi sebab itu bila Allah sebut sab'a samawat, Allah letak tibaqah. Pasal nak bagi kita faham 7 langit tu bukan sebelah menyebelah. Langit ni kat sini, langit ni sini, bukan. Allah bagi clue tibaqah. Langit tu dia 7. 7 tu tibaqah. Maksudnya ada bawah, ada atas, ada atas, ada atas macam tu. Sebab tu bila Mi'raj, Nabi naik satu tingkat tu, Nabi menembusi satu langit ke satu langit tu, naik. Sebab dia tibaqah. So tibaqah ni terjemah bahasa Melayu apa? Berlapis ataupun bertingkat. Yang paling tinggi berapa tingkat? Biasa 3, kebanyakan 5. Yalah, kebanyakannya 5. 4 pun ada. 7 tak ada. Kalau 10 goyang lah, tumbang. Tak sesuai. Tak stabil. Kalau bekas yang saya kata tadi tu, yang kita hidang laksa tu, mi kari tu, kalau bekas tu dia ada banyak pattern. Ada yang 5, ada yang 7 kan. Semalam hari Sabtu, kemarin hari Sabtu, hari Jumaat ada satu grup saya kuliah di Sri Aman Puchong. Tiba-tiba masjid tu kata, "Ustaz, esok kami nak ziarah rumah Ustaz." Boleh, apa orang? Dia kata Muslimat pun nak ikut, 2 van, 15 orang. Alamak, dah lah isteri saya tak ada hari Sabtu kan. Dah lah tak ada, tinggallah anak saya pula 3 orang kat asrama, kat Semaka. Saya pun minta izin kat warden. Bukan minggu ni tak boleh outing pun, saya minta izin kat warden. "Ustaz, saya nak balik anak saya 3 orang boleh? Saya seorang nak masak kat rumah, nak kemas rumah." Ustaz tu pun baik, saya tak apalah, ambil lah Ustaz, dia kata. Saya ambil anak saya, masaklah kami 4 beranak. Buat apa? Buat mi kari. Jadi pakai bekas tu lah. Pasal orang nak mari rumah. Betul buat pula, kita bukan hari duduk dapur kan, sekali-sekala. Betul dapat petua, orang kata masa nak blend mula-mula tu, dia kata kalau boleh udang kepal tu jangan terus blend, rendam dulu, betul goreng sikit, bila dah naik bau minyak tu bubuh sekali, blend sekali, dengar petua. Lepas tu orang kata pula masa dah berdidih nanti tu, ada kentang yang kita dah rebus tu lenyek, betul masuk sikit. Semua petua tu himpun sekali, semua nak buat sekaligus. Nak jamu orang. Boleh, tapi notis kena awal 3 hari. Itu pun muncullah kita dekat dengan Rosyam kan. Saya cek barang tu malam tu juga pukul 1. Saya balik kuliah pukul 11 lebih dah. Betul pukul 12 tu anak tak balik lagi. Pukul 12.30 saya keluar pergi beli barang semua. Pagi esok ambil anak dari asrama, pinjam dia orang, balik kat rumah bersilat lah seorang-seorang, nak tunggu tetamu datang. Okey. Yalah, pasal kita mengenangkan berkat. Bila orang datang, tetamu datang kan bawa rahmat. Jadi soal sanggup ke larat ke tu letak tepi dulu. Tapi bila ada orang nak datang, seboleh-boleh kita railah, sekadar yang kita mampulah. Sebelum tidur rebus siap-siap ketupat. Pagi esok tinggal nak bersilat apa. Yang celur anak-anak lah buat celur. Tinggal nak buat kuah dengan nak buat rendang apa sikit. Okey, settle. Yelah, rumah sendiri tak apa. Jangan duduk rumah orang. Itu bekas tu. Bekas tu dia walaupun dia ada banyak kompartmen, tapi konsep dia bukan tibaqah. Nak faham makna tibaqah tu apa? Tibaqah tu maknanya berlapis-lapis. Dia bukan tersusun dan dia bukan sebelah menyebelah, bukan. Macam kuih lapis. Ada bawah, ada atas. Tibaqah. Kemudian selepas Allah bagi tahu bahawa dialah yang telah ciptakan 7 lapis langit, dia dah bagi tahu dah. Kemudian dia kata pula, Allah katakan pada kita ini satu statement yang berbentuk penafian. Ma di depan tu, ma tara tu, ma tu dalam bahasa Arab dipanggil ma nafi. Ma nafi maksudnya tidak engkau lihat.
Maksudnya engkau takkan nampak lah. Maksudnya engkau takkan lihat, engkau takkan nampak ma tara fi khalqir rahman, pada ciptaan ar-rahman. Ar-rahman tu Allah, Allah tu ar-rahman, ar-rahman tu Allah. Jadi maksud khalqir rahman, ciptaan Allah. Engkau takkan dapati, engkau takkan nampak dekat ciptaan Allah itu min tafawut, sebarang bentuk ketidakseimbangan. Tafawut ni maknanya tak seimbang ataupun tak balance lah, tak cantik ke, tak sempurna ke, takkan jumpa. Walaupun besar, walaupun susah nak buat langit tu berlapis-lapis, tapi tak jumpa kekurangan. Kita nak pakai tudung, nak bagi awning betul-betul center pun ambil masa. Naik kereta, turun kereta, tengok lagi tengok lagi sekali. Pasal mungkin tadi aircon blower kuat ke apa kan, lari sikit, tengok balik. Kita nak bagi benda tu sempurna, kita kena tengok beberapa kali untuk memastikan dia elok. Tapi Allah buat, langit tu bukan kecil. Langit dunia saja. Langit dunia ni langit pertama lah. Langit pertama saja kita tak jangkau dah langit tu berapa luas. Tak pernah ada orang boleh ukur keluasan langit. Daratan orang boleh ukur, even laut pun orang boleh ukur. Laut yang besar yang kita tak boleh, mana kita tahu laut dalam mana, tapi ada manusia boleh buat anggaran, estimate laut ni berapa luas, berapa per kilometer persegi, laut Hindi berapa, Pasifik berapa, Atlantik berapa, dan seluruh dunia ni berapa. Betul, dunia ni, earth ni berapa peratus daratan, berapa peratus lautan. Maknanya orang boleh ukur lah tu, boleh ukur lah. Cuma ukuran tu mungkinlah tidak tepat, tapi anggaran tu orang boleh buat. Langit orang boleh anggar tak? Tak boleh. Menunjukkan langit terlalu luas. Luas sangat-sangat. Luas sangat-sangat. Bumi ni, planet bumi yang kita duduk, yang kita diami ni, kalau nak ukur bumi ni dengan langit, kalau bentang langit, bumi tak nampak. Punya luas langit kan. Bumi ni kalau duduk bentang langit tu, bumi ni tak nampak, kecil sangat. Matahari tu macam tak lalat je. Matahari 68 kali ganda ke, lebih besar pada bumi kita ni. Tapi matahari tu macam tak lalat, bumi tak nampak terus. Besarnya langit, sebab tu manusia tak boleh anggar. Itu langit pertama. Allah buat langit ada berapa? 7. Nabi kata, dalam hadis Nabi kata, langit pertama seperti sebentuk cincin di tengah padang. Langit kedua tu padang, langit pertama tu cincin. Kalau kita buka cincin, kita pergi dalam dewan solat tu, kita lempar tengah-tengah dewan solat, boleh jumpa tak? Boleh, tapi mungkin ambil masa seminit. Jatuh kawasan tu, kita pun cari mana, jumpa lah. Pasal dewan solat kita tak adalah besar sangat. Cuba pergi stadium, tengah padang bola sepak, paling cincin yang sama, paling tengah-tengah padang, boleh jumpa tak? Mungkin boleh jumpa, tapi 10 ke setengah jam ke baru jumpa. 10 minit tu kira cepat lah tu, setengah jam baru jumpa. Pasal apa? Padang kan luas, rumput susah nak jumpa kan. Cuba pergi tengah padang pasir, ambil cincin tu baling, boleh jumpa tak? Kemungkinan tak jumpa lah. Nabi kata langit pertama ni dia macam sebentuk cincin, langit kedua tu padang pasir yang terbentang luas. Jadi kita tak nak compare, tak nak banding tau. Langit besar dengan langit pertama dengan kedua ni macam mana beza, tak boleh banding. Langit pertama pun manusia tak boleh nak anggar berapa luas. Langit kedua memang takkan boleh lah. Langit kedua seperti sebentuk cincin, bagi langit yang ketiga seperti padang luas. Langit ketiga macam sebentuk cincin di tengah padang luas, iaitu langit keempat. Tak boleh bayang luasnya langit yang Allah buat. Langit ketujuh besar mana tak tahu. Semua langit itu khalaqa. Perkataan yang Allah guna dalam ayat ni khalaqa. Khalaqa ni maknanya dan, maknanya siap dah. Langit yang 7 tu bukan in progress, bukan. Khalaqa ni dan siap dah sempurna, dah siap dah Allah buat langit tu. Dan langit siap bila tak tahu. Manusia nak anggar, saya pernah baca lah anggaran usia langit tu. Bayangkan petroleum yang kita duk gali bawa keluar, yang hari ni sangkut kat Selat Hormuz tu, petroleum tu dia jadi asal daripada apa? Apa tu, emas hitam, minyak mentah tu asal daripada apa tu? Tulang kan? Dia adalah fosil haiwan dulu.
Fosil tu duduk bawah laut tu bukan sejuta tahun, bukan 10 juta tahun, bukan 100 juta tahun. Dia puluhan bilion tahun. Bilion tahun. Bilion tahun tak, kita kalau 2 juta tahun pun tak boleh fikir dah. 1 bilion tahun sama 1 bilion sama dengan 100 juta bukan 1000 juta tahun. Baru 1 bilion. 1000 juta campur 1000 juta campur 1000 juta tahun, barulah akhirnya tulang-tulang tu jadi petroleum. Maksudnya dah lama dah. Petrol tu duduk bawah laut tu dah lama dah. Cuma kemudian selepas berbilion-bilion tahun baru manusia jumpa dan keluarkan dan refinery untuk kegunaan manusia. Kapal terbang guna jet, guna kereta api, guna jana kuasa, guna masak pun guna gas. Semua tu ambil daripada hasil binatang yang dah mati bilion tahun dulu. Maksudnya nak bagi tahu bumi ni dah tua lah, dah lama menyimpan benda tu. Bumi dengan langit lagi tua. Bumi yang kita kata dah simpan fosil tu lama, tua lah bumi kan. Langit lagi tua. Okey, langit lagi tua. Tetapi langit nampak lagi muda. Pasal apa? Sebab langit tak berubah. Bumi ni berubah. Nampak berlaku gempa bumi, nampak bukit ditarah, nampaklah rosak bumi tu. Langit ada rosak tak? Ada orang tentuh tak? Tak boleh sentuh langsung. Jadi langit tu nampak lebih muda daripada bumi, walhal langit lebih tua pada bumi. Allah bagi tahu 7 lapis langit itu Allah telah siap ciptakan. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Kemudian barulah Allah kata, kamu takkan nampak, matara, kamu takkan lihat, fi khalqir rahman, pada ciptaan Allah itu, min tafawut, dari sebarang bentuk ketidakseimbangan. Takkan jumpalah langit belah Jepun macam rendah sikit lah banding dengan langit belah US. Tak ada, sama je. Langit tu dia oval, dia tu dia punya apa, lengkung dia tu, kat mana kita pergi pun sama. Orang kata paling cantik langit dekat dekat Iceland, dia ada aurora. Kan, kita tak ada aurora pun, pergi Batu Feringgi pun cantik dah tengok langit kan. Ataupun duduk kalau nak tengok sunrise, tengok belah Marang pun cantik dah. Menghadap Pulau Kapas pun cantik dah. Tak ada aurora, tak ada apa pun, kita tengok langit tu cantik, terpukau dah. Langit tu lah yang Allah cerita dalam ayat ni, bukan baru buat. Tak tahu berapa puluh bilion, ratus bilion tahun dah Allah buat, tapi gitulah keadaannya. Tak ada jumpa sebarang bentuk kecacatan. Walaupun berulang kali kita mencari, meneropong, nak cari juga ni, tak jumpa. Sebab tu Allah sebut di hujung ayat ketiga, Allah berfirman, farji'il basara. Farji' ni maka, fa tu maka, irji' kembalilah. Irji' tu maknanya kembali semula. Benda yang kita dah buat, lepas tu kalau kita buat lagi sekali, dia panggil raja'ah. Sebab tu orang panggil muraja'ah, ulang kaji kan. Budak-budak lagi prep, budak asrama, malam-malam dia prep tu apa? Muraja'ah lah tu. Maksudnya dia rujuk balik, dia ulang kaji balik apa yang guru dah ajar siang tadi dalam kelas, mereka perlu muraja'ah. Kalau orang yang pernah berkahwin, kemudian berlakunya talak, kemudian nak baik semula, dia panggil apa? Rujuk. Rajim ain, rujuk. Raja'ah maknanya kembali semula. Rujuk, ulang maknanya kembali semula. Ulang baliklah. Itu mula sama, betul pisah, betul nak ulang balik, sama balik, dipanggil rujuk. Farji', maka kembalilah, maka ulangilah. Al-basara, kembalilah atau ulangilah pandangan kamu tadi. Basar ni pandangan, pandangan mata kita dipanggil basar. Kembalikan, ulangi semula pandangan mata kamu itu. Hal tara min futur, adakah kamu nampak sebarang kecacatan? Kita pernah tengok langit banyak kali, bukan 2 kali atau berapa ratus kali. Kita pernah mendongak ke langit banyak kali, kita pernah tengok. Adakah dalam mana-mana pandangan kita ke langit itu, adakah mana-mana pandangan kita yang tiba-tiba ternampak futur? Futur ni kecacatan. Pernah tak kita tengok, perasa ada crack lah ujung tu? Tak pernah. Ada retak ke, ada lubang ke, atau even luntur warna.
Langit tu usia dia tak tahu berapa puluh bilion, warna dia biru begitu dari dulu sampai sekarang, dan sampailah Allah runtuhkan dia nanti. Langit tu dia akan runtuh nanti, berkeping-keping dia jatuh. Waktu kiamat, waktu malaikat Israfil tiup sangkakala, dia akan runtuh. Walaupun sekarang kita nampak kukuh, nampak teguh, tinggi, tak ada cacat, tapi dia akan runtuh juga satu hari nanti. Sekarang kalau kita tengok, banyak kali tengok pun takkan jumpalah, takkan nampaklah kekurangan pada langit. Pernah tak kita nampak, kita balik kampung, kita orang duduk Kuala Lumpur, tapi kita asal orang Changlun. Balik Changlun tengok, langit sini tak pekat sangat biru dia dengan KL. Sama je. Awak pergi Toronto pun dia punya biru sama macam ni. Sebab warna langit tak pernah luntur walaupun sedikit. Warna kereta kita lepas 15 tahun luntur, kena repaint. Warna rumah kita lepas 10 tahun dia dah kopek, ada tak sekata, tona warna tak sama dah. Bukan 100 tahun. Bangunan kalau 100 tahun memang warna rosak lah. Kalau kereta pun, kereta kenderaan kita, walaupun dia dah buat cantik, metalik ke, finishing dia buat coating yang mahal sekalipun, 20 tahun mesti berubah warna. Itu manusia punya ciptaan. Padahal kereta tak susah pun nak jaga. Kalau nak jaga, selimut lah. Betul, seminggu sekali ke basuh, polish, betul tutup, duduk bawah garaj. Kan boleh jaga. Benda kecil, bukan susah nak jaga. Kalau nak jaga trailer mungkin susah, besar, bas, susah. Tapi kereta kita tak susah nak jaga. Yang tak susah nak jaga pun lepas 20 tahun warna pudar juga. Bayangkan langit tu besar, macam mana siapa nak jaga? Siapa boleh jaga? Tak boleh. Tapi Allah jaga, warna dia tak luntur sikit pun. Selepas 100 tahun warna dia macam tu juga. Selepas 1000 tahun warnanya begitu. Selepas juta tahun pun warnanya begitu. Selepas 1 bilion tahun pun warnanya begitu. Inilah ciptaan Allah yang amat mengagumkan kita. Dalam surah Al-Anbiya juzuk yang ke-17, satu ayat tentang langit tu, apa yang dalam ayat surah Anbiya ayat 32, wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfuza. Dalam surah Al-Anbiya tu, kemarin baru saya baca ayat ni, lalu kat ayat ni saya teringat, Allah kata, kami, Al-Anbiya ayat 32, Allah kata, kami ja'alna as-samaa'a saqfan mahfuza. Kami jadikan langit itu bumbung yang terpelihara. Saqfan maknanya bumbung, mahfuza ni maknanya terjaga, terpelihara. Allah beritahu dia cipta langit. Dalam surah lain dia bagi tahu langit yang dicipta itu adalah sebenarnya adalah bumbung. Dan bumbung yang Allah buat itu, nature punya bumbung itu terpelihara, terjaga. Sebab itulah tak pernah jumpa kecacatan, tak pernah retak, tak pernah berlubang, tak pernah luntur warna. Sebab dia adalah bumbung yang Allah jaga, terpelihara sempurna. Itu langit. Jadi awal surah Al-Mulk ni Allah cerita tentang langit. Langit ni salah satu tanda kebesaran Allah. Walaupun dia jauh, walaupun langit ni jauh, kita tak boleh gapai dan kita tak boleh sampai, tetapi langit itu menjadi bukti kekuasaan Allah. Dari jauh kita memandangnya. Nanti dalam surah yang lain, dalam juzuk yang ke-27 surah Az-Zariyat, Allah kata sebenarnya tanda-tanda ni banyak. Yang jauh macam langit ni lah, tak boleh gapai dan tak boleh sampai. Yang dekat sikit mungkin kita boleh sampai, iaitu gunung ganang tu, bukit-bukit tu, itu pun di kejadian bukit gunung ganang tu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ataupun yang boleh sampai pada kita pergi, dia boleh sampai pada kita, iaitu sungai tu pun ada kebesaran Allah di sebalik aliran tu. Buat zaman orang meneroka ni, dah banyak sungai yang orang cuba cari dia punya hulu dia, punca dia. Naik bukit cari. Sebenarnya bukit, contohlah kita tengok Ulu Yam sungai tu kan, air kan deras, air terjun apa semua. Bukit tak tinggi pun Ulu Yam tu. Agak-agak punca mata awal dia macam mana air besar mana air keluar. Mesti kita expect kata mesti air dia besar, pasal kat bawah kan air laju.
Tiba-tiba orang naik atas tu macam pilih dalam tandas tu je, slow je. Macam mana bawah boleh jalan laju? Rupanya dia tak besar, tapi dia ada banyak. Dia ada ratusan punca tu. Kemudian dia bertemu pada satu laluan, dan akhirnya dia turun sama-sama sampai bawah dia jadi besar. Dalam laluan yang besar tu ada lagi yang keluar kecil, top up lagi sampai bawah tu jadi mengalir deras macam tu. Siapa yang buat pressure air tu boleh keluar dekat atas puncak gunung? Siapa yang tolak naik atas tu? Kalau manusia pasang water pump ke apa ke, rosak lama dah water pump tu, jam. Dan nak bayar elektrik pun tak daya. Kerajaan yang bayar apa tu, taman KLCC punya taman tembaga ada yang cantik tu kan, air tu kan, itu pun tak boleh pasang 24 jam. Bengkok lah kerajaan nak bayar. Kan, dia waktu tertentu je, petang-petang lepas asar pukul 5 kot baru dia pasang. Nanti pukul 1 malam dia padam lah. Nak jimat juga elektrik, berapa nak pasang lama-lama. Kalaulah sungai tu manusia, kerajaan yang tadbir, satu sungai nak bayar elektrik pun jam dah manusia. Lepas tu belum fikir nak cari punca air bersih, nak cari dari mana air bersih. Nak pump naik ke atas bukit satu hal, nak bersihkan air tu, nak tapis air tu satu hal lagi. Maka jawabnya manusia tak boleh buat sungai. Habis tu yang sungai yang ada semua Allah buat, semua Allah yang jaga, semua Allah yang atur tadbir. Manusia cuma boleh kotorkan je. Manusia cuma mengotorkan je. Nak buat sungai tak boleh. Lepas tu dalam surah Zariyat juga juzuk 27, satu ayat tu Allah kata wa fi anfusikum afala tubsirun. Bila kita tengok tanda kebesaran Allah di langit tu jauh, bukit dekat sikit, sungai lagi dekat dengan kita. Sebenarnya kata Allah, tanda-tanda kebesaran Allah tu ada pada tubuh kita. Kalau kita memerhatikan kejadian kita nampak subhanallah, banyak benda yang ajaib yang Allah jadikan pada tubuh kita. Yang biasa kita dengar ni, bulu yang tumbuh, tak semua tumbuh sekata, tak semua panjang. Kalau kening macam rambut tumbuh, jenuh kita. Maknanya Allah jadikan tu elok. Ada yang cepat tumbuh, lambat tumbuh. Ada yang tumbuh sampai had dia berhenti. Kuku ni tak ada warna yang boleh dibahasakan. Kuku warna apa? Tak boleh, tak ada bahasa. Dia bukan putih kan. Kalau nak kata putih, ialah ada sikit putih, tapi dia bukanlah putih sebenar. Kalau kita nak buat warna kuku, tak boleh buat. Gigi tumbuh dari mana? Jadi daripada apa? Tak tahu. Dalam gusi tak ada kilang gigi, tapi gigi keluar kat gusi. Gigi kita pun ada tanda kebesaran Allah. Mata jangan cakap lah, mata ni, kornea kita ni. Orang yang cornea detachment, pesakit yang datang hospital kerana dia punya belakang mata ni ada urat yang dah detach, menyebabkan sama ada dia LV, apa panggil, low vision. Anak murid saya ramai yang jenis LV macam tu. Dia bukan tak nampak langsung, dia nampak cahaya gerak gitu je. Tapi dia orang ni dia punya deria macam orang buta juga. Orang LV, dia punya deria dia macam orang buta juga, iaitu Allah bagi lebih pada sentuhan dan pendengaran. Allah bagi lebih kat situ. Bahkan sebahagian orang buta Allah bagi lebih pada hidu pun. Salah seorang MC lah, pengerusi majlis. Saya kuliah dengan orang buta sebulan 2 kali. So bila hari kuliah macam ni lah, dia orang datang awal, dia orang sembang sama-sama dia kan. Jadi bila kita sampai, yang MC tu, Haji Amin tu, arwah Haji Amin, dia akan duduk kat meja sebelah saya sini. Kalau saya datang sesenyap mana sekalipun, saya cuba langkah tak bunyi, saya cuba tarik kerusi tak bunyi pun, saya belum duduk lagi dia panggil dah, "Ustaz, mana?" Dia tahu. Tak boleh nak menyorok punya. Padahal dia buta asal, dia tak ada biji mata, dia tak ada biji mata. Tapi dia tahu kehadiran saya. Bila dah selalu sangat macam tu, setiap bulan saya datang je, belum duduk lagi dia tanya dah, "Assalamualaikum Ustaz." Dia tahu tu sampai. Lama-lama gelojak hati saya nak tahu, macam mana dia tahu. Lah kali saya tanya dia, "Macam mana Haji tu saya sampai?" "Lah baru Ustaz saya kenal," dia kata. Bau rupanya. Allah bagi lebih pada deria bau, Allah bagi lebih pada deria sentuh. Lepas tu dia orang boleh baca braille. Kita orang celik ni kian salam lah. Saya
Saya bukan tak pernah cuba, saya pernah belajar Braille. Dan saya belajar bukan daripada guru biasa-biasa tau. Saya belajar daripada master Braille. Dia tu mengajar Braille Rumi, Braille Jawi, Braille Quran. Dia mengajar pada berpuluh-puluh tahun dia mengajar. Saya minta dia ajar saya, boleh dia kata. Tapi dia ajar saya, secerdik-cerdik saya pun tak boleh faham. Bukan tak boleh faham, tak boleh tangkap. Pasal apa? Kita sentuh ni kepekaan hujung jari kita tak mampu nak membezakan. Bayangkan kalau Braille lama dia punya apa konsep dia apa 6 dot 2 6 titik. 6 titik itu sekarang yang moden ada 8 titik, lagi susah. 8 titik lagi susah. Okey, bayangkan kalau 6 titik 2 2 2. Katakanlah yang timbul adalah titik 2 3 dengan 4. Maka bentuk dia macam nilah, ten kan. Tapi macam mana kalau bentuk yang timbul tu ialah 4, 5, 6? Sama juga, macam ni juga bentuk dia. Cuma kalau 2, 3, 4 dia tinggi, kalau 4, 5, 6 dia rendah. Kita yang celik ni kita pegang sama, tak reti nak beza. Ni 2, 3, 4 ke 4, 5, 6? Tak reti. Lambat, tak boleh. Lah kali mengelat jeling. Macam kita nampak. Tapi surrender, tak boleh. Memang kita tak mampu nak membezakan kerana kita punya deria melihat ni masih terbuka, maka kepekaan kita tak sama dengan mereka. Banyak lagi keajaiban yang Allah simpan di dalam kekurangan orang yang tak nampak tu. Saya bersama mereka, jadi banyak benda saya belajar dengan orang buta ni. Walaupun mereka suruh kita mengajar dia, tapi sebenarnya hakikatnya saya yang belajar daripada mereka banyak perkara. Banyak benda, banyak hikmah yang saya belajar daripada orang buta. Saya padahal jodoh saya dengan orang buta ni kebetulan. Jadi bila pihak Jawi tengok saya dengan orang buta ni, nampak macam ada chemistry. Sebab sebelum saya sebenarnya dah ramai ustaz-ustaz yang mereka jemput untuk mengajar orang buta. Paling lama 3 bulan. Ada biasanya 2 bulan, sebulan dah tak nak dah. Pasal bukan senang. Ada ustaz yang boleh tahan 3 bulan tu mujur. Saya 2017, masuk ni tahun ke-9. Alhamdulillah ada jodoh. Jadi bila Jabatan Agama Islam tengok Persatuan Orang Buta, asyik-asyik panggil ustaz ni je kan. So Persatuan Jabatan Agama Islam Jawi panggil saya, "Ustaz boleh ngajar orang pekak?" Dia kata. "Oi, saya bukan pandai dengan orang OKU ni," saya kata. Habis tu dengan orang buta, okey, itu sebab tak tahu. Kita mesra, jadi dia orang senang dengan kita. So dia panggil lama-lama begitulah. Bukan kerana saya pandai tackle orang buta ke tak. Cuba ustaz dengan orang pekak, dia kata. Rupanya orang pekak ni lagilah lain terus. Jadi janggal nak mengajar orang pekak lain. Orang buta dia lebih kurang macam orang celek. Kalau kita bergurau, kita joke sikit-sikit, orang buta gelak. Orang pekak kita buat lawak, dia delay tau. Kita dah senyap, dia 15 saat kemudian baru dia gelak. Rupanya jurubahasa lambat sampai. Kita cakap jurubahasa dia duk kepak kan, tak sampai lagi ayat ujung tu. Kita dah berhenti dah nak masuk ayat lain dah, baru dia gelak. Alamak. Kan? Jadi jadi dengan orang pekak ni dia lain sikitlah. Banyak lain Saya jadi janggal sikit. Lama saya kata tak apalah, cari ustaz lain lah. Kan? Kita pun masa pun terhad. Jadi dengan orang pekak ni saya kata saya tak boleh lah. Dengan orang buta insya-Allah. Itu cabaran Orang pekak ni tuan-tuan, yang boleh jadi jurubahasa ni. Jurubahasa ramai, yang reti bahasa isyarat untuk orang pekak ramai. Tapi yang masuk TV, yang boleh jadi berita punya ke, ataupun function-function yang official lah, majlis-majlis kerajaan, sebenarnya yang betul-betul yang layak ada sijil untuk jadi jurubahasa ni, tak sampai 20 orang dalam Malaysia ni. Tak sampai 20 orang. Berapa belas saya tak ingat, 14 ke 16 orang gitu je yang betul-betul layak untuk majlis-majlis rasmi. Jadi bila apa-apa function untuk melibatkan orang pekak, macam Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, mantan Menteri Agama, kalau kuliah online dia mesti ada jurubahasa. Pasal tak? Kalau dia kuliah dekat masjid Nilai, sebelah dia tu ada jurubahasa. Tu semua yang ada tauliah tu, yang tak ramai dalam Malaysia tu. Kalau majlis tilawah Quran ataupun TV satu punya berita pukul 8, semua tu pakai orang-orang yang sama je sebenarnya. Komuniti mereka tak ramai. Dan salah seorang yang jadi jurubahasa saya kalau kuliah-kuliah agama ni kan susah sikit. Kadang-kadang ada istilah yang tak semua orang faham. Jadi dia tak reti nak buat signal tu. Ada 2 orang yang bukan Islam sebenarnya. Dalam 16 orang tu, ada 2 orang yang bukan Islam. Tapi 2 orang tu dia tahu
insya-Allah nak buat macam mana? Sallallahu alaihi wasallam nak buat macam mana dia dah tahu. Pasal dia terpaksa belajar. Bila kita sebut dalam kadang-kadang bukan majlis agama pun, kadang-kadang orang sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So dia nak buat macam mana sallallahu alaihi wasallam pun dia faham. Dia bukan Islam. Sebab tak ramai orang yang boleh jadi jurubahasa. Jadi kekangan untuk orang pekak ni sangat tinggi. Sebab tu orang pekak tak ada yang betul-betul alim, betul-betul terpelajar. Orang pekak ada PhD tak ada. Orang buta PhD ada. Orang buta jadi mufti pun ada kan dekat negara Arab kan. Sebab orang buta ni dia boleh belajar kerana dia boleh mendengar. Dia boleh dengar dari radio, dia boleh dengar TV, dia boleh dengar ceramah kat masjid mana-mana kan. Orang pekak kalau dia pergi tak dengar lah. Kat rumah tak dengar, tak ada ceramah, tak ada apa. Orang pekak ni dia hanya belajar agama berdasarkan apa yang orang hidangkan pada dia, tu saja. Orang pekak sebahagian besar tak baca. Yang pekak kerana insiden, bukan pekak asal lah. Yang tu mungkin dia baca. Tapi nak ceritanya orang pekak dari segi pengetahuan mereka jauh di belakang orang buta. Orang buta pun tak macam kita. Orang buta pun dia tak, ilmu dia tak macam orang celik. Saya belajar masa kelas fiqh dulu, kelas tu agak tinggi sikit. Sebelah saya orang buta. Ustaz Ali tu dia buta dari Kelantan. Dan bila kelas dia suka cari, dia kata Fatullah mana? Dia suka duduk sebelah saya. Pasal saya suka melayan dia. Kadang-kadang bila ustaz ataupun tuan guru yang bagi syarahan tu, dia kata, misalkan dia kata halaqah dubur itu yang membatalkan wuduk tu bila kita sentuh di sini, dia kata. Sini tu rupanya tuan guru buat isyarat macam ni. Halaqah dubur dia kata, sini tak batal, sini batal. Macam mana orang buta nak nampak? Dalam dewan syarahan tu, semua ustaz-ustaz yang hadir tu, kadang-kadang mufti bagi kuliah. So Ustaz Ali ni dia tak faham. Dia tak faham dan tak ada siapa peduli pada dia. Dia tak nampak kan. So bila saya pernah beberapa kali tolong dia, akhirnya dia pergi kuliah, dia cari saya yang duduk sebelah saya. Contoh macam bila mufti sebut macam tu, dia akan pegang tangan saya. Yang mana Fatullah? Dia tanya yang mana. Saya buat tangan dia bulat macam tu, saya letak jari dia, sini batal, sini tak batal. Tok guru buat macam ni. Oh okey, terima kasih. Kejap lagi bagi tahu pula had muka wajah tu daripada sini sampai sini, mana dia pegang. Kita ambil tangan dia, letak kat dahi dia, letak kat dagu dia. Nak bagi dia faham. Maksudnya orang buta pun tak semua. Kalau kita buat rajah dalam slide ada rajah, ini berapa persen, dia tak nampak. Dan dia tak nak bayangkan benda tu. Bila ada pecahan, ada peta minda, dia tak nampak. Jadi kita dengan orang buta, mungkin orang buta tak banyak faham, jadi dia bawah sikit pada kita. Tapi orang pekak ni jauh. Saya sebelum kuliah depan orang pekak, saya dah dapat sikit lah, ada briefing sikit lah. Dia kata, Ustaz, orang pekak ni bahasa mudah, mereka jauh lebih bodoh pada orang buta. Orang tu masa briefing dia kata kat saya, orang pekak jauh lebih bodoh daripada orang buta. Jadi Ustaz tak boleh expect kata mereka faham istilah-istilah yang tinggi. Cakap dengan dia orang ni, cakap bahasa yang mudah. Kalau nak bincang fardu ain yang basic aja. Rupanya saya saja nak test. Saya nak test bulan puasa hari tu. Saya dijemput ke Masjid Syakirin kat LCC. Orang pekak seluruh Lembah Kelang ni berkumpul di situ. Saya bagi tazkirah pukul 6 sampai 7 untuk orang pekak. Pukul 7 tu buat persiapan nak buka puasa semua. Antara cara saya sajalah saya nak test. Saya kata saya nak tanya soalan, siapa boleh jawab soalan. Saya buat cerita rekaan. Ali dah masak makanan, dah siap semua, dia letak bawah tudung saji untuk sahur. Tiba-tiba Ali bangun pukul 6.30, orang dah azan. Ali sempat sahur ke tak? Tak sempat. Dia tak jawab lah mulut, tapi dia giling, dia buat isyarat jari kan. Ali boleh puasa ke tak? Majoriti jawab tak boleh puasa. Tanya sebab apa tak boleh puasa? Sebab tak sahur. Nampak tak orang pekak, dia punya tak cerdik, sampai dia sangka kalau tak sahur tak boleh puasa. Orang buta benda tu dia tahu, macam kita lah, takkanlah tak sahur tak boleh puasa. Kan benda tu bagi kita adalah soalan mudahnya. Itu pun orang pekak tak faham. Mereka sangka kalau tak sahur tak sah puasa. Nak bagi tahu kata kita ni Allah bagi panca indera ni, maknanya banyak benda, banyak ilmu kita boleh dapat. Ada saudara kita
yang tidak senasib dengan kita, Allah bagi kekurangan pada anggota tertentu, mereka tak ada peluang untuk belajar macam kita. Jadi kita belajarlah, ada ruang belajar, kita belajar. Tak ada kecacatan futur. Hujung ayat 3 tadi apa perkataan dia? Futur. Futur itu kecacatan. Kalau kamu kembali melihat ke langit, dongak lagi kepala ke langit, kamu takkan jumpa pun sebarang bentuk kecacatan pada langit yang telah siap Allah ciptakan berbilion-bilion tahun yang lalu. Itulah sadaqallahul azim, itulah ayat ketiga daripada surah Al-Mulk, iaitu Allah menjadikan langit itu sebagai model untuk kita melihat di situ terdapatnya tanda-tanda kebesaran Allah. Nanti kita akan sambung ayat keempat yang juga berkenaan langit. Tsummarji'il basara, kemudian kembalikan lagi sekali pandangan kamu karrataini, dua kali. Maknanya Allah cabar lagi. Cuba tengok lagi sekali, kot lah tadi tak perasan, tengok lagi sekali. Kadang-kadang ada benda yang kita tengok sekali tak perasan, kan gitu. Tengok lagi sekali baru nampak, oh betul lah, ujung cawan ni dia ada repih sikit kaca ni, retak, tukar. Masa hidang tak nampak, tak perasan. Tengok lagi sekali, double check, nampak. Kadang-kadang gitu. Jadi Allah kata langit tak ada cacat kan. Cuba tengok lagi sekali kot. Cuba check, double check, triple check, takkan jumpa punya kekurangan pada langit. Kerana memang ciptaan Allah itu sempurna. Ayat 4 kita akan baca dalam kuliah akan datang, insya-Allah. Kita at-tibyan fi adabi hamalatil Quran. Kita masuk terus pada bab yang pertama, iaitu keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Artinya, sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan solat dan mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara sembunyi atau secara terang-terangan, mereka mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian, supaya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala mereka dan menambahi mereka dari kurnia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Okay, ayat ni cerita tentang kelebihan orang yang baca dan kaji. Baca dan tadabbur. Baca saja, kemudian baca dan memahami, itu dipanggil mengkaji lah. Ayat ini petikan daripada surah Fatir, ayat 29 dengan ayat 30 surah Fatir. Surah Fatir ni kat mana? Juzuk apa? Siapa boleh jawab? Surah Fatir ni juzuk apa? Okey, surah Fatir juzuk apa mungkin susah kot. Surah Fatir duduk sebelum surah apa? Lepas Fatir? Bukan, Sabak tu sebelum dia. Sebelum Fatir Sabak. Selepas Fatir surah apa? Yasin. So Yasin juzuk apa? Yasin kebanyakannya 23, tapi permulaan Yasin hujung 22. Surah Yasin ni duduk atas border. Okey, sini hujung 22, sini hujung 23. Surah Yasin ni dimula kat sini. Maknanya dia hujung 22 dan dia langkah border tu masuk 23 lah. Okey. Surah Fatir sebelum surah Yasin, maknanya surah Fatir juzuk 22. Okey. Ayat yang kita baca tadi sebentar tadi itu ayat surah Fatir. Petikan daripada surah Fatir ayat 29 dan 30. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa orang yang baca Quran, betul sembahyang, bagi sedekah, sebenarnya orang-orang yang macam ni jenis konsisten, selalu bagi sedekah. Orang nampak ke, orang tak nampak ke, dia bagi. Rajin dia sembahyang, siang ke malam ke, orang nampak ke, orang tak nampak ke, dia sembahyang sama je. Rajin baca Quran, sibuk ke, lapang masa ke, rajin baca Quran. Tiap hari mesti ada pegang selak baca Quran. Orang macam ni sebenarnya mereka mengharapkan tijarah. Tijarah ni apa ya? Bisnes, perniagaan. Mereka mengharapkan perniagaan dengan Allah
yang confirm tak rugi. Orang yang baca Quran, orang yang sembahyang, orang yang bersedekah, sebenarnya orang-orang macam ni mereka mengharapkan perniagaan dengan Allah yang confirm takkan rugi. Dia zero risiko, langsung tak ada risiko kalau kita berniaga dengan Allah. Maknanya kita buat apa-apa, keuntungannya bagi Allah, Allah yang akan bayar. Kalau kita buat kerana kita harap orang pilih kita lah, pasal kita paling rajin datang masjid berjemaah, nanti orang pilih kita jadi AJK. Kalau kita buat kerana manusia, tak tentu. Kadang orang pilih, kadang orang tak pilih pun. Kalau orang tak pilih, merajuk main masjid lain. Tapi kalau dengan Allah, Allah yang bayar, Allah yang bagi pahala, dan confirm kita takkan rugi. Okey, sembahyang, dalam ayat ni Allah highlight 3 amalan, sembahyang, baca Quran dan juga sedekah. Sedekah tu ada sedikit perincian dalam ayat ni, iaitu sirran wa alaniyah. Sirran ni maknanya sedekah senyap-senyap, sembunyi-sembunyi, orang tak tahu. Alaniyah ni sedekah yang terang-terangan. Dua-dua bagus, tapi dengan niat yang betul lah. Kalau kita sedekah terang-terangan tapi nak belagak, itu tak betul. Tapi kalau terang-terangan sebagai galakan, itu bagus. Tak ada orang nak mula bagi sumbangan, kita mulakan. Cuma kita letak sikit, katalah kita gulung duit biru 3 keping je, 3 helai je, RM3. Orang nampak kita mula bagi, orang pun mula bagi. Padahal kita nak bagi banyak, cuma kita tak bagi banyak, nanti takut orang nampak. Kita nak jaga niat, kita bagi yang sikit dulu. Nanti bila orang dah mula bagi, pun kita bagi kemudian, ataupun kita transfer kemudian. Ini orang yang nak jaga niat lah. Padahal bagi sedekah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, kedua-duanya baik, asalkan niat kita betul. Okey, so dalam ayat ni yang Imam Nawawi nak highlight sebenar-benarnya ialah baca Quran. Orang yang baca Quran, dia takkan rugi. Dia sebenarnya dia sedang berniaga dengan Allah dengan perniagaan yang takkan rugi. Bahkan Allah akan tambah pahala dia. Walaupun sekarang ni dia baca, katalah sekarang ni dia baca Quran, dia baca Yasin, pagi ni baca Yasin, baca Waqiah contohlah. Pahala dah dapat. Tapi sebenarnya bila dia Sadaqallahul Azim dia tutup, tak semestinya pahalanya setakat tu. Boleh jadi selepas dia baca, pahala dia berjalan. Contoh, dia dah baca, dia dah tutup, tapi menantu dia tengok, oh mak baca, jadi dia tutup. Dia tu menantu dia senyap-senyap masuk bilik, baca pula Yasin juga, baca Waqiah juga. Pasal tengok mak baca, jadi rasa macam nak baca juga. Patutlah mak ni rezeki dia mudah, rupanya ni amalan dia. Senyap-senyap dia masuk bilik, dia baca. Dia baca tu kita tak tahu, tapi dia baca tu kita dapat pahala tak? Dapat, kerana kita contoh yang baik bagi dia. Maknanya masa kita baca Quran, pahala dapat. Lepas kita tutup Quran pun mungkin pahala dapat, tapi dari istilah mana, laluan mana tak nampak, tak tahu. Tak tahu. Siapa yang baca Quran kerana Allah, dia sedang berniaga dengan Allah, yang perniagaannya takkan rugi, bahkan keuntungannya belum terhenti. Rugi memang tak, tapi untung tu bukan takat tu. Tak nampak untung belakang-belakang, tak nampak. Serah pada Allah. Itu keutamaan orang yang baca Al-Quran. Kemudian habis, masuk hadis pula. Ini bab pertama ni cerita tentang kelebihan dulu, belum cerita adab baca Quran, belum lagi. Hadis pula. Daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini famous, hadis ini terkenal, selalu dituliskan. Kalau di sekolah-sekolah banyaklah ditampalkan, dituliskan, diposterkan, diframekan ayat hadis ni. Nabi bersabda, sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Quran dan diajarkan Quran. Dia mengajar pula. Belajar kemudian mengajar. Okey, belajar ni saya kira semua kita belajar lah. Cuma bila belajar, tak semua orang dapat hasil yang sama. Ada orang belajar lama, berpuluh-puluh tahun, tapi pandainya sikit. Ada orang belajar puluh-puluh tahun, pandai sangat, pakar sangat, pasal dia belajar lama. Ada orang belajar sikit tapi pandai. Tak sama, rezeki masing-masing. Rezeki masing-masing. Allah nak uji kesabaran kita. Siapa yang belajar lama tapi tak berapa pandai juga, sebenarnya Allah nak bagi pahala pada dia, pahala belajar tu banyak. Orang yang faham, macam saya lah, macam zaman saya menghafaz dulu, ada kawan saya yang lambat sangat, ada yang cepat sangat. Kita orang yang biasa-biasa normal ni 3 tahun lah nak khatam hafalan 30 juzuk. Yang cerdik
Ada kawan saya seorang cerdik 9 bulan khatam. Yang lambat seorang kawan saya 9 tahun lebih baru khatam. Tapi berkat sabar habis juga. Rupa-rupanya masa saya belajar dulu dia lambat. Dia orang ni kampung Melayu Subang. Masa belajar dulu kawan-kawan semua anggap dia macam ialah ketinggalan lah, lambat. Dah berapa 3 batch salin. Batch kami dah keluar, dia ada tak habis lagi. Batch lain masuk 6 tahun. Batch kedua dah khatam, dia tak habis lagi 9 tahun. Batch ketiga baru dia khatam. Lambat slow. Kita nampak kata dia ni orang yang ketinggalan. Rupa-rupanya selepas saya khatam tahun 97, 98. Selepas 20 dekat 30 tahun lebih sikit, barulah kita nampak bahawa rupanya yang slow tu kita. Slow dari segi downline. Walaupun kita khatam dulu pada dia, tapi budak yang anak murid yang khatam di tangan kita, maksudnya menghafal daripada mula sampai habis 30 juzuk di tangan kita, tak sampai, saya ingat 30 orang 40 orang gitu je lah. Kawan saya yang lewat khatam tu, saya rasa 100 orang lebih dah anak murid dia yang khatam di tangan dia. Rupanya dia lambat masa hafal, tapi dia cepat pada progres melahirkan orang-orang hafiz Quran. Lelaki perempuan anak murid tu ramai masuk dengan dia, belajar cerdik-cerdik. Allah rezeki dia dapat anak murid cerdik-cerdik. Saya ingat 100 orang dah budak-budak yang dah hafal Quran dengan dia dari awal sampai habis. Rupanya Allah bagi kelebihan pada dia, laju pada downline. Kita laju masa hafal dulu. Kita nampak masa belajar dulu dia ni slow lah. Rupanya dia laju kat lain. Tapi hikmah ni tak nampak zaman dulu. 30 tahun lebih baru nampak. Kan? Kita tak faham apa yang Allah sedang atur. Itu semua ada hikmah dan rahsia pada Allah. Kita buat je apa-apa kebaikan. Jangan pandang orang lain rendah, jangan pandang rendah. Dan kita pula jangan berasa selesa, jangan berasa cukup dengan apa yang kita buat. Nabi kata orang yang terbaik ialah orang yang belajar Quran kemudian mengajar. Kita semua belajar Quran, tetapi tak semua orang mengajar Quran, kan? Okey, walaupun kita tak jadi guru, tak jadi ustazah, tapi tak bermakna kita tak boleh mengajar Quran. Cucu kita, walaupun dia tak mengaji Iqra' dengan kita, dia mengaji Iqra' mungkin dengan anak kita, ataupun dia mengaji Iqra' dengan ustazah dekat taman dia. Tapi sekali-sekala dia balik rumah kita, kita nak dengar dia baca Quran, tak salah. Cuba baca, opah nak dengar Lam Yakunil. Dia baca Lam Yakunil, ada benda tak betul, kita tegur dia sikit. Bukan gitu, bariyah sabdu kan, bukan bariyah. Kita ajar dia tu, dia lekat sampai dia dewasa, kitalah guru Quran pada dia. So mengajar Quran tidak mesti memakai title ustaz ke ustazah, tak mesti. So hadis ni kata orang yang paling bagus ialah orang yang belajar Quran dan mengajar Quran, kan. Tapi bukanlah maknanya hadis ni eksklusif pada ustaz ustazah, tidak. Semua orang boleh termasuk dalam golongan terbaik asalkan dia menyampaikan ilmu Al-Quran. Sekadar yang kita mampulah. Kita reti ajar macam tu kat cucu kita, kita ajar yang tu. Cucu kita baru tadika, dia pergi sekolah apa Bestari ke apa Genius Aulad ke, dia balik dia duduk baca Fatihah sambil main Lego tu, siratal ladzina am'amta alaihim. Kita ajar dia bukan ajar dia. Kerana kita ajar tu lekat sampai dia sembahyang berpuluh-puluh tahun, sampai dia tua tu, pahala mengajar Quran tu kita dapat. So siapa saja boleh jadi guru Quran sebenarnya. Cuma kalau kita betul-betul mengajar Quran bidang kita, tentulah banyak benda yang kita boleh mengajar. Itu sajalah. Tapi boleh tak kita nak mengajar Quran? Ya, boleh. Semua orang boleh, asalkan dia belajar. Siapa pernah belajar Quran, maka dia boleh mengajar Quran sekadar yang dia mampu. Next, hadis lain daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Artinya orang yang mahir membaca Al-Quran kelak mendapat tempat di dalam syurga bersama dengan rasul-rasul yang mulia lagi baik. Sedangkan orang yang baca Quran tetapi tidak mahir, membacanya tersekat-sekat dan berat lidahnya, yakni dia belum lancar lagi baca, maka dia akan mendapat 2 pahala. Pasal 2? Panjanglah sikit. Okey, Nabi dalam hadis ni Nabi nak bagi kita faham bahawa orang yang baca Quran semua untung, tak ada siapa rugi. Kalau awak mahir, kalau awak pandai baca Quran lancar,
maka awak dapat kedudukan yang istimewa di akhirat nanti, ma'as safaratil kiramil bararah. Awak di akhirat nanti awak akan diberi tempat duduk yang istimewa, tempat yang bersama orang-orang yang ahli Al-Quran, bersama malaikat yang mulia. Itu kelebihan orang yang belajar Quran dan baca Quran mahir. Tetapi orang yang kurang mahir, orang yang baca Quran tapi dia tersekat-sekat, dia tidak bermakna dia rugi, kerana dia dapat 2 pahala. Orang mahir 1 pahala je, pahala baca Quran je, tapi pahala dia besar lah. Orang yang tak mahir, orang yang tergagap-gagap baca Quran dapat 2 pahala. 1, pahala baca Quran. 2, pahala mengharungi kepayahan. Payah tu, nak struggle kan, nak boleh baca 5 muka surat tu jenuh. 5 muka surat tu setengah jam dia nak baca. Orang tu baca 1 juzuk setengah dah, dia baru 5 muka surat. Pasal dia baca tersekat-sekat, belum lancar, tapi dapat 2 pahala. Untung lah ya. Tapi jangan faham gini, dia kata untung tak pandai lagi. Itu dia pun buat gagap-gagap. Qul huwa tak apa. Itu tak dapat pahala double. Ini cerita orang yang sedang belajar tapi dia belum pandai. Maka dia dapat pahala mengharungi kepayahan. Itu maksud Nabi bagi tahu hadis ni, nak bagi tahu bahawa siapa baca Quran takkan rugi. Mahir pun untung, tak mahir pun untung. So kalau tak mahir, janganlah putus asa. Janganlah rasa macam ketinggalan jadi tak baca Quran. Jangan. Kita pandai ke, kita kurang pandai ke, kita lancar ke, kita tak lancar ke, bacalah Al-Quran setiap hari. Next, hadis yang ketiga. Daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujjah, ta'muha tayyibun wa rihuha tayyibun. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah, ta'muha tayyibun wa la riha laha. Wa mathalul fajiril ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalir raihanah, ta'muha murrun wa rihuha tayyibun. Wa mathalul fajiril ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah, ta'muha murrun wa la riha laha." Okey, ini hadis yang ketiga, ini hadis sahih ya. Ada dalam kitab Sahih Bukhari, ada dalam kitab Sahih Muslim. Hadis ni hadis yang terkenal berkenaan dengan analogi yang Rasulullah buat berkenaan dengan orang baca Quran. Rasulullah dia tak pergi sekolah dan dia bukan seorang ahli falsafah, tapi apa yang keluar dari mulut Nabi itu biasanya mengagumkan. Sama ada ayat Quran ke ataupun cakap biasa yang cakap Nabi yang biasa pun orang dengar pun kagum. Seorang munafik siapa nama Abdullah bin Salul, dia something lah, dia biadab dengan Nabi. Dia biadab dengan Nabi. Satu hari dia ada beli kuda lah. Kuda dia special, kuda dia baka bagus, mahal punya. Satu hari dia lalu depan Nabi, dia tunjuk dia show off lah, kuda dia elok. Dia kata kat Nabi Muhammad, dia kata satu hari nanti aku akan bunuh engkau dengan memacu kuda ni. Dahlah biadab, dahlah belagak, betul biadab. Cakapnya tu pada Nabi macam tu. Nabi reply dia, Nabi tak ada marah dia, sudahlah pora, tak ada. Nabi tak perlu marah, tak perlu maki dia. Nabi reply dengan ayat yang ringkas. Nabi kata apa? Nabi kata, insya-Allah engkau mati di tangan aku. Dia balik, makan tak basah, tidur tak kenyang, mandi tak lena. Hanya kerana sedikit ayat Nabi tu, dia tak keruan dah. Nabi cakap, insya-Allah engkau mati di tangan aku. Nak kata betapa Nabi ni cakap yang keluar pada mulut dia tu penuh dengan hikmah. Orang kafir, orang munafik pun dengar cakap Nabi yang ringkas macam tu pun bergetar-getar, tak tenteram hidup dia. Sebab apa? Dia kata yang cakap tu Muhammad, bukan orang biasa. Dia pun tahu Muhammad ni cakap dia, kalau dia kata gitu, jadilah tu, memang jadi. Memang aku mati tangan dia, sudahlah. Dia takut. Masa peristiwa perang Uhud, dalam perang Uhud, memang dia ni ada dan memang dia niat nak bunuh Nabi. Tapi dalam hati dia duduk menyimpan apa yang Nabi cakap tu terngiang kepala dia. Takut dia. Muhammad kata aku mati di tangan dia, memang aku mati hari ni. Dia takut tu. Tiba-tiba ada satu peluang, dia lalu dengan kuda dia, Nabi nampak, Nabi ambil lembing, Nabi baling arah dia tau, tapi tak kena pun. Cuma bila Nabi baling, dia terkejut,
Datang bermi tu daripada arah Nabi, dia terkejut, dia punya takut tu sampai hilang keseimbangan, dia jatuhlah kuda. Dia jatuh kuda, dia menggelupur macam nak meninggal, macam nazak. Wah, macam nak mati. Orang kata tak ada, tak kena lah. Kena sikit cala, bukan kena mata, kena pembak tu cala lah sikit. Dia punya menggelupur macam nak mati. Orang kata tenang, apa siapa kau ni? Dia kata yang baling Muhammad, yang baling tu Muhammad. Dia duk simpan, kata Muhammad pernah cakap aku akan mati di tangannya. Tu menghantui. Itulah Nabi punya power. Nabi punya cakap yang keluar daripada mulut Nabi bukan sebarang cakap. Nabi tak pernah menipu. Nabi punya cakap penuh hikmah. Kalau Nabi baca Quran, lagilah. Kalau Nabi baca Quran, lagilah. Orang beriman, sahabat-sahabat semua suka dengar bila ayat Quran baru sampai. Tak sabar nak dengar ayat Quran. Pasal ayat Quran ni susunan bahasanya indah. Nabi baca dengan fasih, orang suka. Bukan kata orang beriman, geng jahat pun. Siapa? Abu Jahal seorang, lagi 2 orang. Siapa yang sastrawan di Mekah tu? 3 orang ni mereka ni belajar bahasa tinggi sikit, cuma orang cerdik. Jadi 3 orang ni kalau waktu malam Nabi tahajud, dia orang suka skodeng, suka mengendap. Suka mengendap rumah Nabi. Pasal apa? Bukan nak curi, bukan nak dengar Nabi baca Quran. Padahal mereka siang hari musuh Nabi, tapi bila malam-malam nak dengar apa yang Muhammad baca tu, cantiklah bahasa dia, teratur, elok. Muhammad tak pergi sekolah, Muhammad tak reti menulis, Muhammad tak reti membaca. Nak kata dia plagiat, nak kata dia ciplak, tak. Dia tak sekolah, dia tak reti tulis, tak reti membaca. Tapi apa yang dia baca masa dia menghadap Tuhan dia waktu malam itu sangat mengagumkan. Jadi orang-orang yang bijak bahasa ni, walaupun kafir, sembah berhala, tapi waktu malam dia tahu Nabi biasa bangun tahajud pukul 4 itu, dia orang akan datang mengendap. Dia orang tak tahu pun, each other tak tahu. Berlaku satu insiden yang mana mereka tu terserempak. Terserempak. Barulah mereka tahu, kata, oh kau pun tumpang dia curi-curi dengar je. Siang semalam kemarin lagi kau maki Muhammad, kau kata gini. Kau kata dia baca sihir lah, apa gila lah, apa. Malam kau mari juga ya. Sebab apa yang dibaca oleh Nabi tu mengagumkan. Bahasa Quran tu, kita oleh kerana bukan bahasa kita, Quran bukan bahasa kita. Kita orang Melayu, kita orang Banjar. Jadi kita tak faham Quran seperti mana orang Arab faham Quran. Sebab tu kita perlu usaha lebih sikit. Belajar Quran ni, belajar tadabbur, belajar tafsir ni lebih sikit. Pasal kita bukan bahasa kita, jadi nak faham tu kena usahalah. Belajar sehingga kita faham tibaqah tu makna apa. Tibaqah, balik pun dia tahu, bagi tahu suami. Bang, tibaqah tu macam siar, dia kata. Ustaz Ekat tadi dia kata. Halaqah. Kalau halaq, ha, lam, qaf, kalau 3 huruf tu, halaq saja, maksudnya cukur kepala. Otak tu halaq. Yahliq maknanya mencukur kepala. Tapi kalau halaqah makna bulatan, circle. Dia lain sikit. Depend ayat tu duduk, perkataan tu dalam ayat macam mana, baru kita boleh bagi definisi yang tepat. Yang kadang-kadang perkataan bahasa Arab ni dia sangat halus dan dia sangat senang berubah makna. Tukar baris huruf yang sama. Jim, nun, ta marbutah. 3 huruf Jim, nun, ta marbutah. Sambung. Jim, nun, ta marbutah. Macam nak baca? Jannah makna apa? Syurga. Sebenarnya boleh baca jannah, boleh baca jinnah, boleh baca junnah. Tukar baris je. Kalau baca junnah maknanya perisai, shield. Kalau baca jinnah maknanya keturunan jin. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ejaan sama dengan jannah, jinnati. Minal jinnati wan nas. Jadi bahasa Arab tak nanti tukar huruf pun, tukar baris pun dah berubah makna. Tukar huruf lagilah kritikal. Okey. Saya dah cakap dulu dalam siri pertama kuliah, saya dah beritahu, kalau ada ruang, ada peluang belajar bahasa Arab, belajarlah. Kerana bahasa Arab bukanlah susah, cuma tak apa senang. Sekian dimaklumkan. Okey, dalam hadis ini menunjukkan bahawa Nabi kita ni bukan sekadar baik, jujur,
tapi cerdik. Sebab Nabi boleh buat analogi yang tepat. Kadang-kadang ada orang dia buat pembandingan, kita tak boleh nak terima sangat tau. Dia kata marilah awal sikit masjid, barulah kau boleh semayang qabliyah, semayang masjid. Dia kata kau kalau pergi pejabat, elok pula kau sampai awal, pasal kau nak bersembang, nak borak, nak makan. Dia boleh buat bandingan macam tu. Kita kata tak sama. Pergi office tu memang kita kena keluar awal, tidak sangkut jam. Masjid ni pasal depan rumah, seberang rumah je. Jadi kita tunggu nak qamat baru pergi. Jadi kita kata kau tak boleh lah sama kan masjid dengan pejabat aku. Orang nak buat bandingan, tapi kadang-kadang tak semua orang reti buat bandingan yang exactly, yang tak boleh kita nak nafikan, terpaksa akur. Nabi boleh. Tengok hadis ni Nabi buat bandingan, analogi yang sangat tepat. Maksud hadis ni, tengok, saya baca makna dia dulu. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah. Utrujah ni buah urin. Oren ke limau mandarin ke, lepas ni lebih tepat saya tak pasti. Utrujah ni jenis limau lah, jenis oren. Nabi kata orang mukmin, orang beriman yang baca Quran, dia tu macam buah oren. Baunya harum, rasanya enak, manis. Titik. Kedua, perumpamaan orang mukmin yang tak baca Quran seperti buah kurma. Tidak ada bau, tapi rasanya manis, enak, lemak. Ini Nabi buat analogi bandingan. Orang mukmin beriman, maknanya beriman ni dalam tau. Beriman ni dalam hati kan. Baca Quran tu luaran. Okey, kalau dalam beriman, luaran baca Quran, Nabi kata macam buah oren. Bau pun sedap, makan pun manis, elok. Kalau dalam beriman tapi tak baca Quran, malas, balok. Quran ni dia baca tunggu Ramadan je. Tu pun kalau ada geng. Kalau orang reject dia dah penuh, dia tak baca. Ada satu hamba Allah dia berterus terang dengan saya. Ustaz, dia kata saya baca Quran ni bila time tadarus je, kat rumah tak baca lah. Dia cakap, saya kata rugilah. Yang kat sini kita baca bersama-sama, kat rumah baca personal. Tak boleh, dia kata kat rumah baca bahaya. Sebab dia kata saya ni, level saya ni bukannya lancar sangat, baca banyak salah. Saya baca masa tadarus pun ramai orang tegur saya salah. Kalau saya baca kat rumah tak ada siapa tegur, berdosa saya. So dia kata daripada saya berdosa, lebih baik saya diam, tak dapat apa-apa. Kan? Dari segi logika tu iyalah, memanglah gitu. Tapi sebenarnya itulah yang dipanggil talbisu iblis. Belitan ataupun tipu daya iblis. Iblis paling tak suka orang baca Quran sebenarnya. So dia belit Pak Haji seorang ni, dia pusing Pak Haji ni terpedaya. Dia kata baca Quran kalau masa kat grup ada orang tegur, at least kita boleh betulkan. Kat rumah siapa nak tegur? Kalau I berdosa, siapa nak ni? I tanggung sendiri. Daripada I berdosa, baik duduk dia diam, ambil remote buka Netflix. Lebih baik selamat daripada berdosa baca Quran tak betul. Ini sebenarnya tipu daya iblis. Sebenarnya yang berdosa baca Quran ni ialah orang yang orang yang meminggirkan diri daripada belajar tapi dia nak baca Quran. Orang macam ni yang berdosa. Sibuk nak baca Quran tapi tak nak belajar. Sebab tu Quran kena baca dan belajar Quran kena terus jangan berhenti. Dengan cara itu kita tak berdosa walaupun kita baca tersalah di rumah. Kita salah bukan sengaja, tapi kita kan sedang belajar. Orang yang sedang belajar, kesalahannya tak dikira sebagai dosa. Kita drive kereta, kalau sampai dekat junction traffic light, bila tukar jadi hijau, orang depan tak gerak-gerak, biasa kita buat apa? Horn sikit. Tak adalah kita horn, tak adalah gitu, kita horn sikit. Tapi kalau kita baru nak horn, kita terperasan dia ada gantung L. Ini orang belajar driving school punya kereta. Kita horn tak? Dah. Kita bagi signal, kita bagi celah dia. Pasal apa kita tak marah? Pasal kita tahu dia tengah belajar. Apabila dalam hati kita ada gantung niat belajar, saya nak belajar Quran lagi lah, saya nak mahirkan baca Quran lagi, saya sedang pergi kelas Quran. Sedang kita niat belajar itu, kita baca Quran seorang-seorang di rumah, tersalah. Allah melihat hati kita yang ada niat belajar tu, Allah tak marah. Orang yang belajar, dia buat kesalahan, tak dikira dosa. Yang berdosa ialah orang yang meminggirkan diri, tak nak belajar, kelas apa pun tak pergi, tadarus apa pun tak join, tapi kat rumah nak baca Quran, baca pula tunggal langgang. Ini yang berdosa.
Dosa kerana dia tak nak belajar dan dia melakukan kesalahan. Jadi kesimpulannya, kita ni kat rumah kena baca Quran, tapi jangan berhenti belajar. Itu sajalah. Okey, dah dua dah perumpamaan yang Nabi buat. Pertama, Nabi buat perumpamaan orang mukmin baca Quran macam buah urin. Kedua, orang mukmin tapi tak baca Quran macam buah kurma. Tak ada bau tapi sedap. Kurma mana ada bau. Belilah mahal ajwa Madinah ke apa ke. Buka-buka, semalam saya makan ajwa yang sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Ajwa yang datang ke Malaysia kan kebanyakan dia claim dari Madinah kan. 90% bukan Madinah. Cuma dia letak je nama Madinah pasal bila Madinah orang belilah. Kebanyakan ajwa semua, kebanyakan 90% bukan daripada Madinah. Daripada mengatalah Mesir ke, Jordan ke, tapi dia akan label ajwa Madinah. Ajwa Madinah, sebenarnya kat Madinah, dekat kota Madinah tu sikit aja kebun kurma. Macam mana boleh bertantan, boleh hantar ke luar? Mana ada. Jadi nak dapat kurma ajwa Madinah ni kena makan dalam kebun di Madinah lah, ataupun orang yang petik sendiri bawa balik. Kalau beli ni memang 90% bukan. Semalam saya dapat buah daripada Pak Tam. Yalah, Haji Ruslin tu kedai apa tu? Tu dia Pak Tam ni kan. Saya personally saya mengajar family dia. Sehari saya datang ke rumah dia, family dia berkumpul. Anak dia 11 orang, menantu dia, cucu dia semua duduk ramai-ramai belajar. Jadi semalam dia buat open house, so saya pergi ke rumah dia. Pak Tam ada restoran dekat Madinah kan. Dah 2 tahun dah dia buka. So dia sentiasa berulang-alik lah ke KL Madinah. Semalam dia bagilah ada sebekas, tolak kat saya, Ustaz, ni ori Madinah, dia kata. Kebun tepi kedai saya, dia kata. Dia kata ni ori Madinah, bismillah, dia kata. Ustaz tahu kan yang Madinah yang orang claim tu? Tahu, saya kata. Ya. Pak Tam kata 95% tipu, dia kata. Saya kata 90, dia kata 95%. Maknanya memang kebanyakan yang kata ajwa Madinah bukan betul pun. Nak letak je nama Madinah pasal nak ambil ialah marketing. Okey. Dia bagilah. Dia bagi sikit rasa. Memang betul-betul ajwa Madinah ni dia punya rasa dia berbeza dengan ajwa luar lah. Tanah haram ni lain Itu rasa sedap. Walaupun sedap, buka bekas tu tak bau apa pun. Dia bukan harum manis. Harum manis buka bau dah kan. Durian tak buka bau dah. Kan? Kurma ni sesedap mana pun, seori mana pun, buka tak bau apa-apa. Tapi bila makan, Masya Allah, inilah kata sedap, lemak dia sempurna. Ini original daripada tanah haram di Madinah, dia kata. Okey. Bila tengok saya makan selera, dia kata, sedap kan Ustaz? Ya, memang sedap lah, saya kata. Lepas tu orang ramai, tetamu ramai. Isteri dia pula tak sihat, Mak Tam. Saya pun pergi kat katil dia baring katil tu. Saya pergi kat Mak Tam, saya sembang-sembang. Tak ada nak jumpa dah, Pak Tam sibuk dengan tetamu dia. Saya tak jumpa Pak Tam dah. Saya jumpa lepas Pak Tam, saya terus keluar. Saya balik. Saya baru drive tak sampai Selayang lagi, Pak Tam call. Ustaz dah balik. Saya nak bagi sekotak kat Ustaz perumahan tadi. Alamak. Okay. Saya nak bagi sekotak. Aduh. Ustaz boleh pusing balik, dia kata. Saya memang boleh pusing, tapi saya rushing ada jemputan lain. Lepas tu nak ambil anak kat asrama, adalah benda-benda lain kerja. Jadi saya kata tak boleh pusing balik lah Pak Tam. Kereta pun banyak, jam, tapi boleh tak simpan saya ambil lain kali? Nak juga tu. Okeylah dia kata. Okey. Secure lah. Okey, Nabi buat 2 perumpamaan tadi untuk orang beriman. Orang beriman kalau baca Quran macam buah urin. Bau sedap, rasa pun sedap. Orang beriman tak baca Quran, dia macam buah tamar. Tak ada bau, tapi sedap. Yang ketiga pula, perumpamaan orang munafik yang membaca Quran adalah seperti raihanah. Baunya harum. Raihanah ni bunga. Raihanah bunga, bau sedap lah, bau harum. Sedangkan rasanya pahit. Pergi gigit kunyah bunga tu, raihanah tu pahit lah. Dia bau je sedap, rasa tak elok. Dan perumpamaan orang munafik yang tak baca Quran pula adalah seperti Hanzalah, yang tak ada bau, rasa pahit. Bau pun tak ada, rasa lagi lah teruk, pahit. Ini munafik yang tak baca Quran. Kalau munafik tapi baca Quran, walaupun baunya sedap,
Sebab dia baca Quran kan. Baca Quran ni macam baguslah tapi dalam hati tak elok. Munafik. Maka rasanya Hanzalah pun jenis bunga juga. Jenis bunga yang tak ada bau. Bunga kertas tak ada bau kan. Kalau kita lah, tempat kita, bunga yang tak ada bau, contohnya bunga kertas lah. Tak ada bau kan. Di tanah Arab tu bunga lain lah. Bunga yang jenis tak ada bau punya, tapi pahit. Bunga namanya bunga Hanzalah. Raihanah tu bunga yang wangi tapi pahit lah. Ini umpama orang munafik yang baca Quran. Dengar je macam sedap, tapi sebenarnya dia tak beriman, tak amal pun. Dia tak ikut pun apa yang Allah suruh dalam Quran. Semua dia sedap baca, berlagu je. Bau saja wangi, tapi rasanya pahit. Manakala munafik yang langsung tak baca Quran, sudahlah munafik. Tak baca Quran, maka dia tu memang tak ada bau, rasanya pahit. Inilah 4 analogi atau kita kata apa, perumpamaan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Quran. Ya. Orang mukmin baca Quran macam oren, orang mukmin tak baca Quran macam kurma. Orang munafik baca Quran macam raihanah, orang munafik tak baca Quran macam Hanzalah. Semuanya berkait dengan Quran. Keempat-empat tu, analogi tu untuk Quran. Baca Quran ke tak baca Quran. So perumpamaan tu Nabi buat tu tepat jitu, sehingga kita boleh faham dengan mudah. Oh gitu. Luar dalam, itulah perumpamaan yang dibuat oleh Nabi. Ada 3 lagi. Banyak lagi. So kita berhenti situlah. Nanti kita sambung lagi hadis yang seterusnya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sambungan. Rupa-rupanya baca Quran ni tidak hanya menjadi sebab darjat kita diangkat, darjat kita meninggi, tidak. Tetapi boleh jadi dengan baca Quran juga darjat kita merudum jatuh. Maknanya ada orang dengan sebab Quran lah dia makin meninggi, tapi ada orang dengan sebab Quran dia menjunam jatuh. Sebab apa jadi gitu? Nanti kita akan tengok dalam hadis yang berikutnya. Wallahu a'lam. Moga Allah rezekikan kita kefahaman yang luas dan ilmu yang berkat. Ya. Okey, saya sambung satu hadis tadilah. Ya. Sebab hujan saya pukul 1 baru ada kuliah kat TNB. Baik. Sekarang baru 11 suku Okey. Satu hadis lagi daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat beberapa golongan manusia dengan kitab ini, dan Allah juga merendahkan darjat golongan yang lain. Maksudnya ada golongan yang sebab baca Quran golongan darjatnya jadi tinggi. Ada pula golongan yang sebab baca Quran maka dia punya darjat jadi rendah. Okey. Siapakah manusia yang baca Quran darjatnya diangkat oleh Allah? Iaitu orang yang baca Quran dengan niat tujuannya memang untuk ibadat kerana Allah. Sama ada dia faham makna ke tak faham makna ke, dia baca Quran, Allah akan tinggikan darjatnya. Kerana dia baca untuk Allah. Dia baca untuk beribadat. Ibadat tu kerana Allah lah. Okey. Tak kira lah faham ke tak faham. Sebab ada orang macam ni. Ada orang cakap, kalau awak baca Quran banyak-banyak pun tak faham, tak ada gunanya. Ada orang cakap gitu. Biasa dengar tak? Sekarang ni banyak orang cakap yang tidak berasaskan ilmu yang betul. So dia kata, baca Quran banyak-banyak pun, ulun baca satu hari 10 pages pun, tapi kalau tak faham, no point, dia kata. Ada orang cakap macam tu. Sebenarnya salah tu. Kita baca Quran as long as kerana Allah. Faham ke tak faham ke, Allah akan angkat darjat kita. Bukan setiap ayat tau, bukan setiap perkataan tau, setiap huruf. Setiap huruf. Nabi nak bagi clear, nak bagi kita faham betul-betul. Nabi kata alif lam mim tu 3 huruf. Sampai Nabi cakap macam tu, maknanya betul-betul alif tu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Sampai macam tu Nabi nak bagi huraian, nak bagi kita faham bahawa tiap-tiap huruf tu Allah akan bagi pahala. So kalau
kalau kita baca bismillah je, Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf? Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Bukan. Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Takkan tak nak bilang. Kalau tanya Fatihah berapa huruf, logik lah, susah lah, banyak. Bismillah je. Tak nak bilang. Berapa jawapan? Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Okey, ada beberapa jawapan Okey, dah bilang, jangan beritahu jawapan lah. Saya bilang dengan tuan-tuan. Siapa dah bilang? Okey. Tengok Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? Okey, clue dia ialah Bismillahirrahmanirrahim itu jumlah huruf itu sama banyak dengan jumlah malaikat yang jaga neraka. Tak tahu berapa? Okey, tak apa, kita kira. clue dah bagi dah. Sama banyak huruf Bismillahirrahmanirrahim sama banyak dengan jumlah malaikat yang jaga neraka. Yang jaga neraka. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Basin tak ada. Basin mim tak ada tak? Cuti dia kering. Tak ada ke? Tiga-tiga tak ada Ada pen lain tak? Sini ada tiga, tapi tiga-tiga dah kering. Ada yang baru. Terima kasih. Masjid Keramat, Kuliah Muslimat, saya rasa ramai sangat yang bawa whiteboard tau. Pasal apa? Masing-masing berebut nak bagi. Pasal nak pahala. Ni Basin Mim 3 dah. 3. Lepas tu Alif Lam Lam Ha berapa huruf ni? Ni 3. Ini 4. Lepas tu Alif Lam Ra 3. Lepas tu Ha Mim Nun 3 juga. So jadi 6 lah. 6. Lepas tu Alif Lam Ra lagi. Lepas tu Ha Ya Mim 3 lagi. 6 juga. Berapa? Macam mana boleh salah kira ni? 19 lah. Kan 6 12. 12 sama 4 16. 16 sama 3 19 lah. Okey. Malaikat yang jaga neraka ada 19 malaikat. Macam mana boleh tahu? Ustaz pernah masuk neraka ke? Tak. Baca surah Mudaththir. Alaiha 19. Ketika Allah menceritakan tentang neraka, Allah kata atas neraka tu ada 19 malaikat yang jaga. So Allah yang bagi tahu, kita tak tahu kan. Okey, jumlah malaikat yang jaga neraka ada 19. Then Bismillahirrahmanirrahim pun ada 19 huruf. Sebab tu katanya Ibn Abbas, dia kata siapa yang setiap hari dia nak buat apa-apa, dia mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, 19 aktiviti. Masuk rumah baca bismillah, masuk kereta baca bismillah, nak start kereta baca bismillah, nak masak baca bismillah. Kalau satu hari dia amalkan 19 kali Fatihah yang bismillah yang mengandungi 19 huruf ini, maka Allah akan jaga dia. Dia takkan jumpa dengan seorang pun malaikat yang jaga neraka. Kalau tak jumpa malaikat jaga neraka tu, maknanya dia tak pernah pergi ke neraka lah. Kalau orang yang masuk neraka, dia akan jumpa mana-mana malaikat tu, dia akan jumpa. Kalau takkan jumpa mana-mana malaikat tu, maknanya dia tak akan pergi ke arah ke neraka pun. Dia akan masuk ke syurga maknanya. So setiap hari jangan tinggal amalan bismillah ni untuk apa-apa aktiviti kita. Jadikan kebiasaan. Okay. Bismillah sahaja pun baik, tapi Bismillahirrahmanirrahim tu lengkap 19. Kalau bismillah saja jadi 7 huruf lah. Macam hadis tentang makan. Hadis tentang makan tu Nabi sebut baca bismillah. Nabi tak katalah baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu ada orang yang dulu bendul, dia kata kalau nak makan jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi tak suruh.
Baca bismillah je. Ini bendol punya orang. Apa masalahnya? Kita kalau baca bismillah saja, maknanya dengan nama Allah. Kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, maknanya kita menyebut nama Allah dengan sifat Allah sekali. Okey. Baca Quran, Allah akan tinggikan darjat. Nabi kata darjat tu akan naik bukan setiap ayat, bukan setiap word, tapi setiap letter, huruf. Setiap huruf akan naik darjat. Bayangkan, kita baca bismillahirrahmanirrahim sahaja ada 19 huruf. Satu huruf ada 10 hasanah. So kalau baca bismillahirrahmanirrahim, berapa hasanah kita dapat? At least 190. Hasanah ni, yang hasanah ni benda yang kita nak minta. Selalu sangat kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maknanya kita sentiasa repeatedly kita minta pada Allah nak hasanah dunia, nak hasanah akhirat. Selalu kita doa macam tu. Maknanya kita nak sangat-sangat hasanah ni. Rupa-rupanya kita boleh dapat hasanah itu dengan membaca Al-Quran. Satu huruf Allah bagi 10 hasanah. Dengan bismillahirrahmanirrahim kita boleh gain 190 hasanah yang kita pun tak reti. Kalau nak minta sendiri kita pun tak reti. Tuan-tuan, kalau kita diberi satu kertas kosong, kertas A4, orang letak apa kolom ke apa ruang, cuba kamu isi apa hajat yang kamu nak Allah tunaikan. Kita mungkin boleh isi setakat 10 ataupun 20 hajat, boleh lah. Saya nak, kalau boleh Allah bagi saya kesihatan yang baik, harta yang berkat, ilmu yang baik, anak-anak yang dengar kata, rumah tangga yang bahagia. Lagi apa lagi? Tak kerti dah. 10 lepas tu dah start dah. 20. Oh, 20 nak tulis 20 benda kita nak tu pun jenuh perah. Tak payah susah-susah perah otak. Baca bismillahirrahmanirrahim, Allah bagi 190. Kita pun tak kerti nak fikir kan. Kalau orang paksa kita, tolong isi form ni 50 hasanah yang awak nak, baru Allah akan bagi. Oh, jenuh kita nak fikir kalau tu. Kita tak kerti, nak minta pun tak kerti. Tapi Allah reti, maha reti memberi. Kita nak meminta pun tak kerti, Allah maha reti dan dia maha memberi. Jadi banyak baca Quran, banyaklah hasanah yang akan kita dapat. Maka ada orang yang baca Quran, Allah angkat darjat dia kerana banyak hasanah pahala yang dia dapatkan dia baca Quran. Tapi dalam masa yang sama, ada orang yang baca Quran, dia drop, dia jatuh. Dia jatuh, dia jadi hina, dan mungkin dia akan jadi sebab masuk neraka kerana dia baca Quran. Yang ni siapa pula ni? Yang ni orang yang baca Quran bukan kerana Allah. Kalau dia baca Quran kerana Allah, dapat pahala, dapat darjat, meninggi dia. Tapi yang baca Quran bukan kerana Allah, yang ni dia terdedah pada ancaman tadilah. Dia akan jatuh, dia akan jadi hina, dan lebih takut lagi dia akan ke neraka kerana baca Quran, bukan kerana Allah. Apa maksud bukan kerana Allah? Maksudnya dia ada tujuan ataupun niat-niat yang selain daripada Allah, selain daripada dapat redha Allah. Nak dipuji orang, nak menandingi orang lain. Sebab tu ada setengah negara yang tak hantar pun peserta dalam pertandingan tilawah Al-Quran. Ada negara yang berkecuali tak nak hantar peserta. Pasal mufti negara dia cakap Quran tak boleh dipertandingkan, maka dia tak hantar wakil. Tapi yang negara yang banyak negara Islam hantar boleh pula, kerana mufti kita mengatakan ini tujuan untuk motivasi orang belajar Quran. Jadi masing-masing ada sebab, ada reason, ada alasan kenapa nak buat ni kan, kenapa nak involve dalam pertandingan ni. So kalau kita niat untuk kebaikan, maka benda tu jadi baiklah. Tapi kalau kita tak niat untuk kebaikan, niat berebut semata-mata kerana ini kalau menang ni cash 50,000 ni, jadi kita pun hantar anak kita akademi Quran belajar. Pasal nanti besar kau dapat kereta percuma je, dia kata. Tak boleh lah. Kalau itu motivasi kita daripada awal, out. Kan? Dulu hadiah lumayan, tak macam sekarang. Dulu hadiah lumayan, tak macam sekarang. Sekarang lumayan dapat kereta lah, cash pun banyak kan. Dulu saya ceritalah, mungkin ada yang tahu dah, mungkin yang tak tahu. Arwah mak saya Johan antarabangsa 3 kali. Tahun 67, tahun 69 dan tahun 71.
Siapa nama? Tak payahlah Google sendirilah cari. Siapa Johan antarabangsa qariah perempuan tahun 67? Mewakili negeri mana? Itu pun tak aci juga kalau bagi tahu tu clue dah. Bukan. Jadi dulu hadiah tak lumayan dari segi duit macam sekarang, tapi mak saya dapat hadiah dulu masuk Kaabah. Sekarang mana ada Johan antarabangsa dapat masuk Kaabah? Tak ada. Dulu baik. Dulu walaupun duit tak banyak, tapi dapat hadiah kerajaan Saudi bagi penghormatan masuk dalam Kaabah. Lepas tu yang hadiah mula-mula tahun 67 tu menunaikan haji. Naik kapal lah, KD Bunga Raya. Belayar hadiah haji. Walaupun dari segi apa tu nilainya mungkin tak semewah sekarang, tapi dulu dia ada value dia ya. Penang. Kalau niat daripada awal lagi belajar Quran, niat untuk mencari kemasyhuran ataupun mencari keuntungan atau mencari pujian, maka ini semua niat-niat yang merosakkan. Kita baca Quran bukan dapat pahala, tapi takut berdosa pula. Bukan dapat kemuliaan, takut dapat kehinaan pula. Kerana salah niat. Jadi kita belajar Quran mesti belajarlah, cuma betulkan niat kita, luruskan niat kita. Belajar kerana Allah. Kita belajar kerana kita nak dapat ilmu, kita nak betulkan bacaan kita supaya Allah suka dengan bacaan Quran kita, jadi ibadat. Paling besar pahala baca Quran bila? Baca masa dalam sembahyang lah. Baca Quran paling besar pahala iaitu ketika membacanya di dalam solat. Jadi apa-apa ayat yang kita baca, terutamanya yang kita dah boleh ingat, boleh hafaz, cubalah kita baca dalam sembahyang. Kita dah baca Al-Mulk setiap hari, lama-lama macam Al-Mulk tu macam fasih, lama-lama macam mengingat, macam hafaz secara spontan. Jadi cuba baca sikit potongan Al-Mulk tu dalam sembahyang kita, sembahyang tahajud ke. Cuba baca sikit. Dalam tahajud kita tak mesti kita baca 30 ayat semua tu, tak semesti. Bacalah 5 ayat ke? Tak mesti. Baca yang mana kita boleh baca. Saya suka baca hujung-hujung lah. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladhina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna. Maknanya dah ingat sikit-sikit dah tu, boleh sambung. Muka surat apa tu? Dalam Quran muka surat apa yang ayat tadi tu? Tawakkalna tu muka surat apa? Muka surat apa? 564 baris yang ketiga belah kiri. Tawakkalna 564 belah kiri baris yang ketiga. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'im ma'in. Habis situ je lah baca. Lepas tu Allahu Akbar rukuk. Pasal kita dah ingat sikit-sikit, jadi bawa apa yang kita dah ingat sikit-sikit tu bawa dalam sembahyang, pahala lagi besar. Tak mesti baca semua. Sebenarnya tak semesti. Tidak ada had minima baca ayat. Itu yang viral dekat baru-baru ni Ramadan baru ni, viral Tarawih Express dekat Terengganu. Satu ayat je kan. Dari segi hukum dia tak ada mana-mana mufti pun yang komplain kata makruh buat gini, tak ada. Maknanya satu ayat pun boleh. Cuma biarlah ayat tu memberi kesempatan kepada makmum untuk baca Fatihah. Janganlah satu ayat tu sampai orang tak ada baca Fatihah, sian orang tua-tua. Imam tu laju, orang tua-tua belakang tinggal. Dia kata kami buat gini kerana nak tarik minat muda-mudi datang sembahyang tarawih. Maknanya dia ada reason kenapa dia buat gitu. Tak apalah, maknanya orang tu muda-muda suka main situ. Motor, budak muda motor penuh situ. Suka sembahyang tarawih situ sebab pukul 9.30 dah murid dah. Best lah kan. Kita yang sembahyang panjang ni 10.30, 10 suku baru nak keluar murid. Kuah mihun sup dah naik lemak atas dah. Tak best lah. Contoh. Mana kau balik dah, tak terdapur mana.
Maksudnya mereka buat gitu ada sebab. Tapi kita janganlah buat gitu. Kalau satu ayat yang dibaca, imam baca ayat kursi contohnya, ayat kursi okey je, makmum boleh baca Fatihah kan, satu ayat juga, tapi okey. Jadi satu ayat ni tengok keadaan. Dia tak mestinya setiap rakaat minimum 3 ayat, tak mesti gitu. Tapi biarlah ayat tu menyempatkan kita untuk baca Fatihah. Maknanya ukuran ayat tak terlalu pendek. Sendiri-sendiri okey. Tak ada siapa ikut kita seorang-seorang. Okey lah. Asalkan kita sembahyang tak terkejar-kejar, sembahyang dengan tenang. Wallahu a'lam. Hujan lagi ya? Nanti kita sambung yang muka surat 4 tu. Hadis yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.